Kalau cabaran yang paling besar saya rasa adalah waktu yang kami kena bom. Daripada kami Itali ke Greece tu, on the way nak sampai ke Greece tu, malam tu kita orang kena bom. Okey, Alhamdulillah sahabat-sahabat, selamat datang sekali lagi ke podcast Cerita dari Matis Madinatul Huffaz. Okey sahabat-sahabat, hari ni saya ada pakai attire yang agak sinonim dengan apa yang berlaku di luar sana. Alhamdulillah, sebab apa? Pada hari ni kita ada tetamu yang amat istimewa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi so the first time kita bawa kata orang luar lah pada Tafiz ni kan. The first time ni. Jadi alhamdulillah pada hari ni kita menjemput saudara kita lah. Tuan Haikal, Muhammad Haikal bin Abdullah. Okey. Dollah clan lah sebab bapak saya pun Dollah juga. Jadi alhamdulillah Haikal dapat hadir pada hari ini. Walaupun jadual amat pack ya. Every week dalam seminggu tu saya dengar tadi sembang dalam 2-3 jemputan paling kurang setiap seorang daripada ahli sumut ni. Jadi alhamdulillah. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan perkenalan lah ya. Boleh. So boleh panggil Haikal lah. Panggil Haikal. Okey Haikal. Okey Haikal, boleh perkenalkan sedikit lah tentang latar belakang Haikal lah. Sebagai personal lebih kurang dan dalam sumut ni macam mana kan. Alright. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nama saya Muhammad Haikal bin Abdullah. Saya salah seorang peserta lah di Global Sumut Flotilla. Saya sekarang bertugas sebenarnya di Cinta Salam Malaysia, ataupun lebih dikenali sebagai CSM. So basically saya dah kerja dengan CSM ni secara official 2022. Okay. Dan lebih kurang dah 3 tahun lah sekarang dengan CSM. Tapi sebenarnya saya dah pernah volunteer lah. Semasa belajar dekat Jordan dulu, saya volunteer dengan CSM untuk saya bantu pelarian-pelarian Syria dan juga anak-anak Syria yang berada di sana lah. Okay. Yang mana dekat Jordan ni, dekat Mafraq ni kita ada dia macam ni, isu dekat Syria ni dia berlaku lebih kurang dalam 2013-2012. Dan waktu tu Mafraq ni saya belajar Jordan dulu kat Mafraq. Okay. So Mafraq ni dia ada satu border yang dekat dengan Syria. Dia betul-betul sebelah Syria ada satu border yang memisahkan dia border saja. So waktu perang Bashar memerangi orang-orang Syria, diorang pun masuk dalam Jordan. So waktu tu ramai orang-orang Syria ni dia duduk dekat Jordan tapi duduk dalam kemah macam tu. Okay. Sampailah waktu tu kami punya founder Tuan Musa Al-Nuairi. Kalau kenal, dia ni adik Nadir. Tahu. Adik Tuan Nadir. Okay. So Tuan Musa ni dia nak pergi universiti. Universiti kita orang ni kiri kanan ni tanah pasir lah. Kita orang kan pandang pasir kat sana. Yeah. So kat kiri kanan tu dia nampak ada ramai orang-orang yang duduk bawah kemah. Lepas tu dia macam terfikir, siapa dia orang? Kenapa dia duduk kat sini? Kenapa tak ada rumah? Dan Tuan Musa pun pergilah tanya. Lepas tu dia cakap diorang orang Syria yang berlari daripada Syria pindah masuk ke Jordan untuk dapat perlindungan lah. So start tu Tuan Musa rasa macam dia nak do something. Dia pun ajak lah kawan-kawan dia yang satu universiti ni untuk sama-sama cari duit untuk bantu sikit-sikit lah yang mana mampu as a student waktu tu lah. Jadi Tuan Musa ni bila sambil-sambil belajar tu, dia buat juga kerja kemanusiaan ni and dia bantu pelarian-pelarian Syria yang ada dekat Jordan. Maksudnya yang mana yang dia kenal lah, yang mana dia nampak waktu tu. Maknanya permulaan tu Tuan Musa masih student lagi lah. Student lagi. Masih SM ni idea ditubuhkan waktu itu. Betul. Cuma waktu tu nama dia TSDBJ. Oh, panjang. Tangisan Syria di bumi Jordan. Oh, TSDBJ. Ni sejarah sahabat. Tangisan Syria di TSDBJ. Okay. And then baru kita baru convert to CSM. Betul. Officially. Maksudnya bila sama Malaysia dah daftar baru official CSM lah. So waktu Tuan Musa dekat sana banyaklah tolong pelarian kat Syria, Syria kat situ ada camp. Lepas tu Tuan Musa buat juga sekolah ni pun sejarah kenapa Tuan Musa buat. Sebab dia kata satu masa tu dekat Mafraq ni kita ada satu gereja besar. Okay. So dekat gereja tu Tuan Musa nampak ada orang Syria ni dia masuk dalam gereja tu. Lepas tu dia tanya, kenapa kau pergi gereja? Dia kata aku belajar dalam gereja. So rupanya orang Kristian kat sana dia mentarik budak-budak Syria yang tak ada pendidikan ni untuk dia offer pendidikan dekat anak-anak Syria dekat sana lah.
Adakah berlaku missionary sekali ke? Macam mana? Berlaku missionary di situ ke ataupun Kita orang rasa je. Yalah kan, mesti confirm. macam tu. Sebab diorang memang nak tarik awal tu macam nak bagi something, in the end dia nak tukar, dia nak convert orang Syria ni kepada Kristian lah. So dia memang bagi lah, dia memang bagi pendidikan, dia bagi duit dan sebagainya. So waktu tu Musa rasa macam bahaya ni, sebab dia masukkan pendidikan, confirm ada ideologi yang dia akan ubah lah, akan yang dia akan brainwash untuk tukar agama dan sebagainya. So Tuan Musa pun decide untuk buka sekolah. So terjadilah sekolah dekat Mafraq tu, sekolah untuk anak-anak Syria. The first school ke? The first school yang saya buka. Oh, Masya Allah. Tapi sekolah tu dia bukanlah sekolah formal. Maksudnya yang macam sekolah 8 jam ke tak. Dia kita buat konsep sekolah tu untuk asas saja 3M. 3M Baca, mengira, menulis. So student-student ni diorang akan datang sekolah waktu petang. Macam petang tuition macam tu lah. Tapi untuk kukuhkan diorang punya 3M lah. Okay. So itu starting dia. Lepas tu Musa balik adalah generasi-generasi yang sambung. Sampailah ke saya. Sebab saya sampai Jordan 2018. Okay, 5 years after. Betul, lebih kurang. Lebih kurang 5 tahun lepas tu. Lepas tu memang saya, asalnya saya pergi tu just untuk naik isi masa lapang. Sebab itu orang kat Jordan ni, kita orang universiti tak ada bagi assignment ke, tak ada presentation, tak ada. Okay. So kita orang habis kelas, habis. So petang tu dalam pukul, lepas Zohor tu selalu ni kita orang tak ada kelas dah. Paling pun pukul 2 lah kelas habis. Lepas tu petang saya malam memang tak ada apa-apa. So kita orang sendiri kena initiate nak buat apa waktu lapang tu. So awal-awal tu just join, tengok ada senior kata jom kita pergi sekolah Syria. Saya pun pergilah. Pergi awal tu semata-mata just nak isi masa lapang. Dan macam waktu tu ada satu niat nak belajar bahasa Arab lah. Which is bahasa Arab macam mana diorang communicate. Sebab diorang kan bahasa bercakap lain. Macam kita lah, bahasa Melayu formal dengan bahasa pasar yang kita borak setiap hari lain. Bahasa pasar. So waktu awal tu pergi saja untuk just semata-mata untuk nak isi masa lapang dan sebagainya. Sampailah ada senior tu nak balik. Dia kata dia nak paskan sekolah dan juga camp ni kat saya. So dia kata dia nak saya take over balik. Saya nak take over untuk jadi ketua kat sini dan handle kedua-dua tempat ni lah, camp pelarian dan juga sekolah. Sejak tu lah saya join sebenarnya untuk kerja-kerja sukarelawan ni, yang mana pada asal saya buat hanya untuk nak isi masa lapang. Tapi bila kita dah buat tu, dia ada satu perasaan yang macam, saya tak tahu saya nak terang macam mana. Sebab kita orang akan pergi sekolah tu petang, which is habis kelas pergi sekolah. Pergi sekolah ni tak buat apa pun, cuma kadang-kadang just tunjuk muka untuk cikgu nampak kita ada, nampak ada ketua. So diorang okey je, kita tak buat apa pun kadang-kadang, cuma tunjuk muka je. Kadang-kadang ada lah, kehadiran kita tu dah cukup. Betul, cukup bermakna untuk diorang. Macam tu je. Just datang. Lepas tu contoh kalau sikit nak kena print out ke, tolong sikit-sikit je. Tapi tak adalah sampai macam kena masuk kelas ke apa. Cuma kalau ada cikgu yang MC tak dapat datang, kita orang kadang-kadang kena ganti cikgu. Macam tu lah, ada sikit-sikit. So walaupun lah penat balik kelas and everything, tapi bila kita pergi sekolah tu, kita balik tu kita semangat balik, kita happy balik. Macam satu relief Betul. Sebab kita jumpa budak-budak main, budak-budak borak dengan kita, datang peluk, cium kita. Lepas tu, Cik Ustaz ni kita nak main apa? So kita main dengan budak-budak. Jadi perasaan penat tu hilang. Dia terapi lah. Dia jadi terapi sebenarnya. Jadi masa awal tu kalau ikutkan nak pergi sekolah tu macam dia lah jauh daripada rumah kita orang. Berapa jarak tu lebih kurang? Kita orang kalau jalan kaki setengah jam. Setengah jam kan? Jauh juga tu kalau nak nak pergi by daily punya basis tu kira penat lah sebenarnya. Sebab baru habis kelas tu benda kan. So that kita orang masa awal tu buat. Lepas tu bila rasa benda ni macam something, so saya rasa saya sukalah untuk teruskan. So saya pun teruskan lah. Tu tak cerita kat camp lagi. Kalau kat camp pula, kita orang memang dah macam family lah. Kita orang ada satu family nama dia Abu Abdullah. So kita orang merapat sangat-sangat dengan family ni. And kita orang rasa dia macam ayah kita orang sendiri. Anak-anak dia macam adik-beradik kita orang sendiri. Sampai level kalau macam contohnya satu bulan tu tak sempat nak contact, tak sempat nak pergi camp ziarah, dia akan call. Aikan, aku kat mana? Aku dekat rumah. Tak free ke minggu ni? Tak tahu lagi kenapa. Datanglah camp, duduk borak-borak, datang ziarah. Dia sendiri mengingat kita Dia sendiri. Dia sendiri ajak kita datang kat diorang. Itu yang saya nampak. Diorang diuji dengan kesusahan, diorang diuji dengan tak cukup everything, tapi diorang ada kasih sayang tu. Yang mana kita sendiri walaupun orang luar, kita rasa kasih sayang tu. Kalau kita orang tidur kat situ, Ummu Abdullah, isteri dia, nampak kita orang tidur tak ada selimut, dia ambilkan selimut, dia selimutkan. Sampai tahap macam tu. Memang kita orang rasa lah, kita orang rasa bonding keluargaan tu. Walaupun lah kita orang luar. Sampai kita orang ni kalau pergi camp, kita orang tak rasa kita orang luar dah.
Memang rasa macam keluarga sendiri lah. Anak-anak dia semua macam adik kita orang je. Memang itulah. Tapi saya rasa itu kemanisan yang membuatkan saya rasa saya suka nak buat kerja kemanusiaan ni. Itulah sebenarnya spark bila mana saya start kerja kemanusiaan dan saya teruskan lah. Start daripada situ sebenarnya. Masya Allah. Tu baru sikit sahabat. Tak masuk semut lagi. Semut lagi. Tapi penting lah sebab soal bicara berkenaan perkara ni, kalau nak tahu, dia kena tanya orang yang mengalami. Yang betul tak? Betul. Pengalaman. Ni bukan pergi tanya netizen yang komen-komen macam-macam tu kan. Dia orang tak tahu. So biar pada aktivis yang pernah berdepan, pernah bersemuka. Betul lah. Betul. Betul. Jadi macam Haikal sendirilah. Of course dalam konteks macam benda suka rela lah asalnya kan. Betul. Maknanya ada juga mungkin rakan-rakan lain yang pernah buat sekejap tapi tidak dapat sekonsisten macam mana Haikal buat sekarang. Betul tak? Betul. So apa yang menjadikan Haikal melekat tu kan? Macam meneruskan sampai full time ni. So basically saya rasa sebab bila saya bantu orang tu memang Allah akan mudahkan semua benda. Sebab saya ada satu cerita waktu ni saya ingat waktu tu saya ambil SEM musim panas. Short SEM lah lebih kurang. Short SEM tu. Lepas tu kita orang ambil satu subjek ni nama dia Fiqh Muqarran. Muqarran ni perbandingan fiqh lah. So subjek tu agak berat. Sebab dalam satu subjek tu kita belajar satu masalah 4 pandangan mazhab. So waktu tu saya ada exam. Tapi waktu ni zaman COVID. So kita orang punya exam online je. Dan nak dijadikan cerita, hari saya exam tu sekolah dia buat satu exam assessment untuk student yang baru nak masuk. Kat sana kan dia punya konsep kalau musim panas diorang akan cuti. Lepas tu nak masuk musim baru diorang akan buka sekolah lah and akan ada exam assessment. Dia 4 season Dia 4 season. 4 season kan? Jordan 4 season. So dia nak buat assessment test. Lepas tu saya dia exam. Lepas tu kita orang ada seorang nama, kita orang panggil dia Mushrif. Mushrif ni apa yang bahasa Melayu dia? Macam Mushrif ni macam apa ni? Ketua guru. Ketua guru kot lebih kurang lah. Ketua jabatan macam tu lah. Lebih kurang lah. Kita panggil dia ketua guru lah. Betul-betul. So dia ketua guru tu dia call saya. Dia tanya, Assalamualaikum Haikal, kau kat mana? Saya kat rumah. Kau ada apa hari ni? Saya cakap lah, aku ada exam. Exam kau pukul apa? Saya cakap lah dalam pukul 10 macam tu. Kau exam dekat universiti ke online? Saya cakap lah online je. Lepas tu dia kata, datanglah sekolah. Dia kata datang sekolah, dia kata ni TG anta Asyan Allah yang najahak. Maksud dia kau datang supaya Allah beri kau kejayaan. Saya macam, saya cakap lah, tapi aku nak exam, aku nak baca buku and everything. Dia kata tak apa, kau baca buku kat sekolah. Dia kata kau tak perlu pun datang buat kerja. Tak ada, datang sekolah tunjuk muka kau baca lah, baca buku. Buat buku kau kan. Tapi saya tahulah sebenarnya tak macam tu. Sebenarnya mesti kena kerja juga. Tapi saya dengar tu saya macam, waktu saya ingat saya lagi 2 jam nak exam. Saya macam so saya macam mana tak apalah, saya pun mandi semua lepas tu ambil teksi pergi sekolah. Dan sampai sekolah tu macam yang saya expect. Bukan saya tak ada masa nak buka buku lagi. Cikgu semua macam kan aku nak boleh tak tolong printkan ni, nanti boleh tak ni. Memang saya kena buat saya printkan semua dia. Lepas tu paskan, bantulah yang mana boleh bantu. Dah habis semua, saya dah selesaikan, baru saya sempat buka buku balik. Saya pun buka lah buku balik. Saya sambil pergi kelas by kelas tu, saya tengok, saya nak monitor lah lebih kurang. Sebab nak tunjuk muka kan. So just monitor, saya sambil buka buku. Sambil tu baca lah apa yang nak kena ingat kan. Lepas tu cikgu semua tanya, kau ada exam ke? Cakap, ada exam. Oh, dia doakan lah supaya kau mudahkan. So setiap kali jumpa cikgu yang nampak saya pegang buku, semua doakan. Semua doakan. Lepas tu saya macam, okay, lepas tu pun exam. Saya buat exam lah. Exam so macam, okay je kot, rasanya boleh jawab je kot. So Alhamdulillah jawab. Bila keluar, turns out to be, saya ingat dia tu per 50. Saya dapat dalam 48 ke 47. So tinggi lah. Memang tinggi lah. Cemerlang. So tu saya macam, uish, saya memang tak sangka sangat. Sebab waktu tu kalau ikutkan kalau saya duduk 2 jam kat rumah, full tu saya boleh baca buku. Tapi dekat sekolah saya rasa saya sempat baca setengah jam terakhir je. Maksudnya untuk nak buat last punya revision lah. Saya rasa saya buat setengah jam terakhir je. Sebab tak sempat dah tolong semua benda. Tapi begitu saya nampak yang Allah kata bila mana kau mudahkan orang, Allah akan mudahkan kau. So saya nampak benda tu. Tu memang terbukti lah, memang jadi kat saya betul-betul lah. Saya rasa macam uish. Dan waktu tu sepanjang SEM tu memang itu adalah subjek saya paling tinggi SEM tu. Dan itulah subjek markah paling tinggi. Betul. Turns out to be. Tu saya macam ya Allah. Betul lah Allah cakap. Sebenarnya in the end Allah bukan nak, Allah tengok usaha kau. Tapi mana kau mudahkan orang lain, Allah akan mudahkan segalanya. Tapi betul Haikal, benda ni, itu kata benda ni takkan mampu diungkap kecuali kita mengalami benda ni kan. Betul.
dia kata intan surullah yang surkum kan. Ya sabit akadamakum. Benda tu senang hujah, bukan hujah main, bila Tuhan dah cakap cakap firman tu, barang siapa yang percaya je lah. Betul. Of course lah, kita akan bertemu dengan perbalahan hati. Betul. Nak buat ke tak kan. Tapi turn out kita langgar je lah. Itulah pengorbanan kan. Itu yang saya macam step tu saya rasa saya yakin lah. Kau mudahkan je urusan orang, memang Allah mudahkan apa-apa pun. So sebab tu saya rasa itu antara motivasi yang untuk saya stay dekat dalam bidang kemanusiaan lah sebenarnya. Sebab saya yakin lah itu antara spark lah. Antara spark yang besar, yang besar lah kata Allah kan. Betul. Sebab kalau ikutkan as kehidupan saya waktu tu, saya seorang pelajar, of course saya akan dahulukan saya punya tanggungjawab seorang pelajar. Dan of course lah saya akan dahulukan exam saya. Sebab tu exam final. Final kan. Exam final. Bukan exam biasa-biasa. Exam final makan 50. Dan exam dia pun tak senang. Pak mazhab punya perbandingan. So dia tak senang. Nak kena hafal kenapa diorang pendapat macam ni. So detail lah dia punya permasalahan, punya perbincangan tu. Jadi Muqarrah ni bukan mudah. Kalau ikutkan memang susah. Tu saya pun tak sangka subjek tu jadi subjek saya yang paling tinggi SEM tu. Sebab doa cikgu nampak cikgu doa. Dan cikgu lelaki kata, kalau kau datang Allah mudahkan, Allah beri kau kejayaan. Mana doa tu setiap orang tengok doa. Itu pun salah satu benda lagi. Saya rasa in the end kita usaha, tapi kita tak tahu pun yang mana satu yang Allah nak pilih, dan doa semua orang. Dan bila kita dapat doa ramai orang, tu pun salah satu sebab lah kita punya kejayaan. Saya nampak benda dan boleh ke kita kata diorang ni yang kalian datang bantu ni, yang Haikal bantu ni lah orang yang dizalimi kan. Betul. So diorang yang dizalimi kan tak ada hijab. Betul. Mungkin kan? Juga mungkin macam tu, wallahu alam, betul kan. Jadi terlalu banyak lah sebenarnya. Kalau nak nak cakapnya, kunci kejayaan tu banyak sebenarnya. Dan macam tadi lah Abang Mail cakap, kalau yang mana Allah dah cakap, dah firmankan, yakin cuma yakin je. Yakin tak yakin. Betul. Dia sahabat ni penting sahabat. Begitu juga kalau kita tengok dalam konteks landscape tahfiz di sinilah, soal hafazan kalau kita tengok tahfiz hafazan semua ni, dia soal yakin tak yakin je. Nak teruskan kan. Itu kita just sekilas lah tentang sekolah ni. Dan mungkin Haikal, itu pengalaman kita selalu lah tentang Haikal dengan CSM di peringkat awal ya. Okey, jadi kita menjurus ke arah core utama kita sekarang ni. Okey. Palestin. The never ending story. Kata kan. Ada yang mungkin sekarang kita nampak, saya sendiri pun dalam circle saya, ada yang nampak dah mula lelah. Faham. Macam Michael satu tadi, bila kata saya orang sumut, orang kata macam dah kan. Itu orang akan penat dengar. Penat dengar kan. Betul. Bukan sumut tak betul, orang penat dengar. Padahal sebenarnya sumut tu adalah one of the mechanism untuk soal perihal Palestin kan. Jadi mungkin nak minta ni lah, kita Haikal mungkin boleh cerita tentang pengalaman Haikal atau maklumat info yang Haikal lebih tahu ya, tentang perihal awareness Palestin ni. Mungkin nak kita peringatkan balik lah Haikal. So silakan Haikal, cerita sikit kan. So basically Palestin ni, saya nak terangkan dulu lah dekat semua orang berkenaan dengan peta Palestin ataupun kedudukan Palestin ni. Macam kenapa Israel dia nak Palestin sebenarnya. Dan sebenarnya untuk mendapatkan Palestin ini, Yahudi ni diorang sebenarnya bukanlah perancangan yang 2 tahun. Bukanlah perancangan 20 tahun. Betul. Sebenarnya perancangan diorang adalah beratus tahun sebelum diorang datang hari Nakbah tu. So sebenarnya mereka start daripada 18 something tu, diorang dah start dah berbincang nak ambil Palestin sebenarnya. So nak cakap diorang buat semua ni dah disusun lama. It is a roadmap, betul lah. Betul. Walaupun kata genocidal berlaku waktu Jewish dengan Nazi kan, tapi itu part of the plan juga. Betul. Confirm. Everything yang diorang buat sebenarnya diorang ada plan sebenarnya. Walau terpaksa mengorbankan ya. So diorang basically diorang nak ambil Palestin ni, diorang dah planning lama. Diorang planning sangat lama, barulah jadi Balfour semua tu pun semua selepas dah berapa puluh tahun diorang dah plan sebenarnya lah. So Palestin ni antara sebab kenapa Yahudi ataupun US memang nak sangat dengan Palestin ni, yang pertama adalah sebab geografinya Palestin ini dia berada di tengah-tengah antara benua Asia dan juga benua Eropah. Jadi dia di tengah-tengah, dia boleh tengok dua-dua benua. The most centered kan. The centered. Yang tu yang pertama. Dan yang kedua, dia nampak Baitul Maqdis ni ataupun Palestin ni adalah center kepada kesatuan umat Islam. Dan sebenarnya ini antara poin terbesar kenapa dia nak ambil Palestin, sebab dia tak nak umat Islam bersatu. Sebab dia tahu kalau umat Islam bersatu, diorang akan kalah lah. Macam tu. So macam mana zaman Salahuddin, Salahuddin macam mana dia boleh bebaskan Palestin adalah dengan kesatuan umat.
adalah kesatuan dunia waktu tu. Dia bukan Islam sahaja, tapi semua bangsa bersatu untuk semata-mata nak bebaskan Palestin. Dan diorang takut benda tu. Diorang takut, so that's why diorang nak ambil Palestin, sebab diorang nak pecah-pecahkan umat Islam, terutamanya umat Islam lah. Untuk diorang tak nak umat Islam bersatu dan dia nak umat Islam ni lemah. Itu je sebenarnya. Itu antara sebab lah kenapa dia ambil Palestin. Okay, jadi sekarang kita dah tahu pasal Palestine everything. Saya nak cerita sikit berkenaan dengan peta Palestin lah. Kalau pernah dengar Tuan Nadir cakap, peta Palestin ni kalau kita dah letak data kan jadi macam ni. Ni ibarat ni Palestin keseluruhan. Lepas tu keadaan ni Palestin yang sebelum hari Nakbah lah. Dan lepas hari Nakbah dan sampai sekarang dia jadi macam ni. Kenapa macam ni? Kita dapatkan yang tengah-tengah 3 jari, kita buka hujung jari kelingking dengan ibu jari. Yang tengah-tengah ni dia adalah sebenarnya tempat ataupun kawasan yang telah dijajah oleh Israel. So nak cakap besar, kawasan ni memang dah dijajah full oleh Israel. Yang memang Israel pegang. Memang fully Fully. Dan belah kiri ni kita ada apa? Belah kiri ni kita ada tebing barat ataupun West Bank. Dekat sini. Dekat sini dah juga ada Masjid Al-Aqsa. So Masjid Al-Aqsa sebenarnya dekat West Bank ataupun tebing barat. Dan hujung ni apa? Hujung ni adalah Gaza. Jadi sebenarnya dua tempat ni je yang orang Palestin ada. Maksudnya diorang duduk dan diorang pegang lah kawasan West Bank dan juga Gaza. Tapi yang betul-betul full dipegang oleh Palestin adalah di Gaza lah. Jadi perang tu berlaku kat mana? Perang tu berlaku kat Gaza. Jadi kalau macam ada sesiapa macam kawan-kawan kita kat sini yang pergi ziarah Masjid Al-Aqsa, diorang akan masuk daripada Jordan. Daripada pintu Amman, dari satu border masuk ke ni lah Masjid Al-Aqsa kat sini. Jadi mungkin ada orang cakap macam, oh tengok Palestin okey je, tak ada perang pun, macam tak ada pun bangunan runtuh and everything. Tu ada naratif tu orang percaya tu. Itu masalahnya. Masalah orang percaya. Masalah orang percaya. So benda ni kenapa dekat situ terjadi apa-apa? Sebab kawasan tu dia memang jaga. Dia nak nampakkan supaya Palestin tak ada apa-apa. Tu je sebenarnya. So yang berlaku perang yang habis-habisan tu dekat Gaza, which is jauh. Sebab tu kalau kita pergi, dia dipisahkan oleh Israel tengah-tengah. Memang strategically dia buat macam tu kan. Lepas tu diorang pun ada diorang punya apa nama macam border diorang punya pintu-pintu yang diorang buat untuk diorang nak halang benda lah. So basically sebab tu lah kalau kita pergi Masjid Al-Aqsa, kita tak tahu pun apa berlaku kat sini sebab jauh. Kita tengok ni betapa jauhnya. Ibu jari dengan jari kelingking ni. Yalah, macam bukan boleh cross senang tak lah. Boleh cross, tak kata boleh. so-called Israel kan. Kawasan sini diorang dah pegang. Memang fully diorang dah pegang oleh Israel. That's why lah kalau kita pergi sana kita rasa macam tak jadi apa-apa pun. Tak nampak apa-apa. Saya tak kata tebing barat ni tak kena apa-apa. Diorang kena juga. Orang-orang Palestin kat sini, apa yang diorang kena adalah rumah-rumah diorang akan dicuri macam tu je. Contoh, kalau diorang keluar rumah seminggu tak balik rumah, diorang pergi rumah family ke apa dia, rumah dia kosong seminggu. Diorang balik rumah, tengok ada orang Israel dalam rumah. Macam tu je. Macam tu je. Dia kata kerajaan dah bagi rumah ni kat korang, kerajaan aku bagi rumah ni dekat aku, so ni rumah aku sekarang. Macam tu je. Sistem macam tu Yang tu semua berlaku kat tebing barat. Tebing barat maksudnya diorang pecah rumah, diorang masuk. Waktu yang baru-baru ni viral yang diorang hancurkan tanaman, zaitun, simen, perairan. Simen tu semua dekat tebing barat. Tebing barat So diorang ni memang jahat kat mana-mana pun. Dekat Gaza pun jahat, dekat tebing barat pun jahat. Cuma yang dikatakan penjara terbesar dunia tu dekat Gaza. Penjara yang kena bombing, yang kena bunuh, yang kebuluran dan sebagainya. Dan 2 tahun perang yang Taufan Al-Aqsa tu, semua berlaku dekat Gaza. Yang gila-gila punya tu lah, semua dekat Gaza. So kita kena faham benda ni. Kita kena faham yang kita ada tebing barat, yang dekat situ ada Masjid Al-Aqsa, dan kita ada Gaza. Yang mana kat sini adalah tempat yang paling crucial lah. Yang mana dikatakan ataupun diberi nama sebagai penjara terbesar dunia. Dan sebenarnya kami ni berlayar untuk pergi ke sini, ke Gaza ni. Sebab Gaza dia memang dekat dengan laut kan. Dia dekat dengan laut. Dia dekat sini laut. Dekat sini laut. Dekat tebing barat ni tak ada laut. Sebab dia berhubung dengan Jordan, Amman. So dekat sini bukan laut, sini darat, sini laut. Lepas tu ada question juga. Kenapa korang pergi nak hantar bantuan ikut laut? Tak ada cara lain ke? Kita sendiri tahu dekat Rafah how diorang close. Even sekarang dah dibuka. Maksudnya sekarang dah ada gencatan senjata dan sebagainya. Pintu Rafah dibuka. Tapi diorang tak tunaikan janji diorang. Contoh diorang cakap kita bagi masuk 600. Ni contoh saya tak ingat lah berapa exact amount dia. Dia kata 900 boleh bagi setiap hari. Tapi in the end half pun tak sampai nak masuk. Lepas tu kita nak pergi darat lagi. Dan last dekat Rafah tu berlambat apa benda truk yang terbiar. So kita dah try darat, udara, kita dah try dah guna airdrop dan sebagainya, tak berjaya. Bila kita jatuhkan barang, orang Gaza berkumpul, diorang tembak, diorang bunuh. So kita dah try udara, kita dah try darat. That's why lah kita try laut. Walaupun ada yang cakap macam kenapa try laut dan sebagainya, itulah sebab dia. Sebab kita dah
tak tahu nak buat apa. Daripada kita tak buat apa-apa, baik kita buat something. Which is kita lalu laut. Dan ada juga Haikal kan, antara naratif yang dibawa yang kita lihat, yang itu pun ramai percaya tu, lah kau bawa kat laut ni confirm kena intercept, confirm tak boleh masuk punya. Buat apa habis-habis bawa barang makanan semua ni kan. So macam mana kita nak ni? So kita orang, bila kita orang dengar benda ni, sebenarnya kita orang sampai kat Istanbul tu, sebab kita orang kan lepas dah kena intercept tu, dah kena buang phone everything. So dekat Istanbul tu kita orang sampai, kita orang dengar diorang cakap lah, orang Malaysia cakap ada naratif ni. Naratif dia kata mission ni gagal. Macam mission ni gagal, tak dapat masuk bantuan pun. Lepas tu kenapa, dah tahu dah kena intercept, kenapa lalu laut? Diorang highlight bantuan tu. Betul. Yang utama kan. Kita orang macam tapi kita orang macam tak apalah, maybe sebab orang tak faham lagi. So kita orang pun itulah tanggungjawab kita orang fahamkan lah kepada semua rakyat Malaysia. So basically kita orang sebenarnya sebelum nak naik kapal ni, kami diberi training ataupun latihan selama 2 hari lah. 2 hari lah. Basically saya tim Barcelona. So saya daripada Barcelona, dari Malaysia bergerak ke Barcelona, and training 2 hari kat sana. 28, 29 tak silap saya. 30 tu kita orang ada satu hari tu buat lawatan sikit dekat port dan sebagainya. 31 baru kita orang belayar lah. Jadi dekat dalam training ni, dia memang dah bagi tahu semua benda berkaitan dengan mission. Antara yang dia bagi tahu, dia kata lah, kita ni adalah mission dan violence. Dia kata mission dan violence, yang mana kita pergi ni, kita tak boleh pun nak berperang dengan Israel. Kita pergi bukan untuk nak fizikal dengan Israel. Kita pergi sebab kita nak pecahkan dua benda. Yang pertama, kita nak pecahkan koridor kemanusiaan, dan kita nak pecahkan kebisuan dunia tentang Palestin. So sebenarnya memang dah bagi tahu kita ada 2 objektif, break the siege dengan break the silence. Memang 2 ni antara objektif terbesar lah kita punya mission Global Support Flotilla. Okay. So dalam training juga dia cakap kita ada 4 senario yang mungkin berlaku dalam kita punya sepanjang mission ni. Yang pertama dia kata adalah political issue. Akan jadi political issue yang menyebabkan kami semua ni tak dapat pun belayar. Sebab benda ni dah berlaku dekat Turki. Rasanya tahun ni juga, tak silap saya tahun ni, memang diorang dah bergerak ke Turki, dah prepare, dah training dan sebagainya. Tak boleh belayar. Tak boleh belayar? Betul. Mana Turki tak boleh? Waktu tu ada isu politik, isu semua, tiba-tiba dia tak boleh belayar. So dia kena balik negara masing-masing. So dia kata yang pertama ada isu, ada kebarangkalian senario yang korang memang takkan belayar langsung walaupun korang dah training ni. Dia sebab sebelum kita orang naik kapal ni, kita orang wajib lalu training ni. Kalau tak boleh naik kapal. Macam itulah. Dan dia kata senario yang kedua, bila mana kita tengah belayar, senario yang kedua boleh jadi adalah kita semua akan di-attack. Di-attack ni sama ada dia akan bom kita punya kapal, ataupun dia akan torpedo bawah laut kita punya kapal. So dia kata kat sini, senario yang ni dia kata korang hanya ada 3 second untuk nak react, which is tak boleh buat apa-apa. And dia kata kebarangkalian hidup 0%. Dia cakap macam tu. Kalau betul bom Kalau betul bom, memang dia kata tak ada kebarangkalian hidup lah. Dia kata korang masya-Allah mati. So yang ketiga, dia punya senario yang ketiga adalah dia kata korang akan di-intercept. Dia akan dipintas lah dekat situ, dia cerita detail lah. Start daripada starting intercept sampai penjara dan sebagainya. Dan yang keempat, dia kata kita dapat berjaya masuk ke dalam Gaza. So dia cerita 4 senario ni, and dia kata kebarangkalian yang paling rendah adalah masuk Gaza. So kita orang dah tahu dah sebenarnya. Dah aware dah kan. Kita orang dah tahu. Sebab tahun ni kita orang bukan kapal yang pertama pergi. Tahun yang sama kita dah ada Handala, kita ada Medlin. Tahun yang sama. Betul. Bulan 7 tak silap saya diorang pergi. Gagal juga. Memang tak dapat juga masuk. So memang kita dah tahu kita punya kebarangkalian masuk ni sangat rendah. Dan dia kata kebarangkalian yang paling tinggi intercept. Kita dipintas. Jadi berbalik kepada tadi, memang kami dah tahu dah kami akan di-intercept. Kami dah tahu dah kebarangkalian masuk Gaza tu sangat kecil. Tapi kenapa kita belayar juga? Sebab kita nampak ada objektif tadi, break the siege, break the silence. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Kalau walaupun lah kita tak dapat break the siege, orang kata korang tak dapat masuk Gaza, bantuan tak hantar. Kita orang betul, kita tak berjaya masuk dalam Gaza. Kita tak berjaya bawa makanan masuk dalam Gaza. Betul, kita gagal untuk part tu. Tapi kita berjaya untuk break the silence. Which is break the silence ni, dia bukan biasa-biasa lah. Dia satu impact yang sangat besar. Sebab kita orang atas kapal, kita orang memang rasa benda tu. Like kita orang setiap hari, lagi-lagi dekat hujung pelayaran tu, memang setiap hari tu ada je berita-berita baik daripada negara-negara besar. Betul. Kita macam UK kata iktiraf Palestin, France iktiraf Palestin, dan beberapa negara besar yang kita orang tak sangka pun orang akan cakap orang iktiraf negara Palestin ni. Nak kata apa ni Haikal, pressure daripada civil society. Betul. Sampai
kerajaan yang memang iktiraf Israel terus betul. kelang kabut kan. Itulah yang kita cakap sebenarnya kita berjaya. Kita berjaya break the silence sebenarnya. Walaupun tak berjaya break the siege, tapi kita berjaya break the silence. Dan wave tu sangat besar. Sangat-sangat powerful. Kita boleh tengok contoh dekat Itali dan sebagainya. Betul, European memang gila-gila. Kita orang dengar tu, kita orang cakap subhanallah. Kita memang tak sangka dia punya wave akan sebesar itu. Tapi sebenarnya benda ni basically dah dibincang dan distrategikkan oleh GSF punya steering committee lah. Sebab tu dalam kita punya peserta-peserta ni, kita bukan bawa orang-orang awam je. Betul. Dalam peserta kita, macam contoh kat Malaysia kita bawa influencer lah. Kita bawa macam Kak Zizi Kirana, Ardel, Pure Rahmat dan sebagainya lah. Tapi kalau dekat negara-negara Europe, diorang bawa diorang punya MP, Member of Parliament. Dalam kapal saya, most of the yang pergi tu memang MP bukanlah most, tapi ada. Tapi ada wakil. Dalam kapal saya tu ada 4-5 orang rasanya MP. Ada daripada Barcelona, daripada Spain lah, daripada Spain, ada daripada Argentina, ada yang daripada France, ada yang daripada Poland, ada MP daripada Brazil. So kapal saya je ada 5 orang MP sebenarnya. Nak cakapnya, diorang memang pergi ni, diorang dah susun strategi untuk kita nak wave tu jadi besar. Sebenarnya. Dan let's say lah, kalau kami berjaya pun break the siege, okay, bantuan yang kita bagi tu, yang kita bawa tu, besar mana je sebenarnya. Betul. Memang kita bawa bantuan, tapi kita tak bawa banyak. Kita tak mampu nak bawa untuk sampai satu kawasan Gaza tu boleh dapat makanan. Kita bawa sikit je kalau je pun. Jadi kita dapat break the silence, dan secara tak langsung berlakunya ceasefire, dan Rafah pun sekarang tengah slowly buka. Walaupun lah diorang tak menepati janji, tapi at least adalah yang masuk. Tapi the progress ada. Jadi kita nampak benda tu sebenarnya adalah satu kejayaan sebenarnya. Dan kena ingat, untuk memerdekakan Palestin ni, dia adalah satu proses yang panjang. Dia bukan kita buat hari ni confirm berjaya. Tak. Salahuddin, selepas Sayyidina Omar buka Baitul Maqdis ataupun Palestin, berapa lama nak ke sampai Salahuddin? Jauh. Jadi proses tu, jadi sebenarnya kita buat dia adalah proses. Proses menuju kepada kebebasan Palestin. Jangan cakap apa yang kita buat tu sia-sia, tak ada apa. No, itu semua adalah naratif yang diorang nak jatuhkan kita je. Jadi apa kita kena buat, ignore naratif tu. Apa yang kita buat, kalau kita share pasal Palestin, even lah kita punya followers 10 orang je dekat dalam Instagram ke, tak ada masalah. Buat aja kan. Korang share, 10 orang tengok, 10 orang tengok, 10 orang share. Berapa ramai orang dah tengok pasal benda tu. Jadi awareness dia akan terus berterusan kalau kita ignore je apa orang cakap. Jadi kita orang ni waktu dengar tu kecewa dah juga. Tapi macam tak apalah, mungkin tanggungjawab kita untuk fahamkan dekat diorang. Dan inilah sebenarnya yang berlaku. Kita berjaya break the silence walaupun tak berjaya break the siege. Tapi impact dia kami cakap sangat besar. Sangat-sangat besar. Tapi memang luar biasa Haikal, sebab memang tak sangka macam tu dia punya impact dia. Lagi-lagi effect tu pada European people. Betul. Dan kita tengok Muslim country tidak sehebat itu kan. Kata terbalik kan. Yang tu pun sebagai tamparan yang hebat sebenarnya. Betul. Nah, sebelum ni pun kami ada jemput yang Ustaz Syakir ni, part of media team kami lah. Tapi dia banyak terlibat dengan NGO keluar ni. Dia pun cakap benda yang sama lah. Dia kata satu tamparan Tuhan nak tampung orang Islam je. Betul, sebenarnya betul. Kan? Kenapa kita tambut lebih ke hadapan? Kenapa ni sekarang ni ada naratif kata ni semua Freemason lah, macam-macam kan. Jadi kita pun pening balik juga dengar macam tu. Jadi ada satu tamparan yang hebat. Jadi apa yang mungkin Haikal lihat dalam konteks apa berlaku ni? Macam mana jadi gitu lah. So-called non-Muslim yang kita kata kapi. Itulah. Terbalik sekarang. Kita orang pun waktu masa awal-awal sampai dekat Barcelona tu memang Muslim sangat minoriti. Even steering committee, maksudnya orang-orang yang mengetuai Global South Flotilla ni, majoriti dia bukan Muslim. Macam tadi Tiago tak Muslim, Yasmin Muslim, Greta tak Muslim. So ada beberapa orang yang bukan Muslim. Jadi macam mana orang diorang yang bukan Muslim yang kehadapan untuk benda macam ni, kita orang pun memang tak tahu sebenarnya kenapa. Tapi saya rasa satu benda, kalau tanya diorang cakap sebab kemanusiaan. Diorang cakap sebab perasaan kemanusiaan tu masih ada, dan diorang perlu teruskan. Satu lagi memang diorang jenis, diorang cakap diorang nak buat, diorang buat. Diorang langgar. Tak heran langgar. Macam tu lah. Jadi kita orang waktu sampai tu, kita orang macam sedih lah sebenarnya, sebab memang Muslim sangat minoriti. Sedangkan kita nak tolong tu, kita nak tolong saudara se-Islam kita. Tempat suci ke. Dia yang saya nampak macam ni, kita, untuk kita sebagai Muslim, kenapa kita kena tolong orang Gaza sebab dua sebab. Yang pertama sebab saudara se-Islam lah, yang pertama. Dan yang kedua sebab kemanusiaan. Maksudnya kalau kita nak tolak Islam tak apa. Maksudnya bukan tolak Islam, maksudnya kalau kita nak ketepikan tentang akidah,
kita nak cerita pasal kemanusiaan tak apa. Tapi kita sebagai orang Islam lagi kuat sebenarnya. Ada dua benda ni, dua sebab kenapa kita perlu bantu orang Palestin. Tapi orang European ni dia tak ada pun, dia bukan akidah. Tapi sebab dia ada kemanusiaan dan dia rasa dia kena buat something. Itu sebenarnya. Kalau kita tanya, memang ada seorang tua, saya rasa dia nenek, dia pangkat nenek. Tanyalah macam kenapa kau datang juga untuk nak join global semut kontilan ni, belayar atas kapal sebulan ada dan sebagainya. Ada. Kapal saya yang paling tua 78 tak salah saya. Nak cakapnya, kita orang tanya kenapa kau datang walaupun kau dah tua dan sebagainya. Dia kata aku nak bagi tahu, aku nak supaya bila mana cucu aku tanya aku apa yang aku buat untuk Palestin, aku cakap aku dah belayar, aku dah cuba untuk bantu saudara kat Palestin. Dia kata yang aku nak bagi tahu dekat anak-anak aku yang aku dah do something. Aku tak nak anak aku question aku hidup ni aku buat apa. That's why diorang pergi. Majority macam tu. Diorang ada mindset yang macam diorang tak nak anak-anak diorang ataupun generasi akan datang question apa yang diorang buat untuk orang Palestin. That's why diorang datang, diorang belayar. Kita kat mana persoalan ni, adakah kita terfikir benda yang sama? Betul, dia orang fikir sama anak keturunan tu. Malu kalau aku tak buat ni. Ya, betul. Dia orang ada pride tu. Betul. Saya dah terbaca lah satu, kata baca tu dengar siapa cakap lah. Mana kajian tentang sebab European ni dia dekat dengan World War II. Kan, so dia ada pengalaman World War II secara direct. Kita ada juga, tapi dia orang yang antara besar lah kan. Jadi atas apa yang berlaku tu, memang sifat kemanusiaan tu memang lain macam lah. Dia ada pride dia. Betul, pride membantu kan. Pride kata benda ni sangat-sangat tak dapat diterima akal kan. Betul. Banding kita dan itulah macam sembang Ustaz Syakir yang sebelum ni Ustaz Palestin ni kata memang Nabi pernah ada sabda Nabi kata memang Tuhan boleh hantar je orang bukan Islam untuk bantu agama ni kan. Betul. Tu memang kata hina sangat kita ni kan? Itulah, memang rasa macam apa yang kita buat untuk Palestin sebenarnya. Betul. Di saat ada wakil yang buat, ada juga suara-suara lain yang cakap macam ni. Ada cakap kita orang pergi sebab nak populariti dan sebagainya. Ada juga suara-suara itu walaupun dah buat. Jadi apa yang kita buat, kalau rasa nak buat teruskan, ignore je apa yang orang cakap. Lantak je. Sebab saya sendiri pun yang tak terlibat secara langsung macam Haikal and the gang kan. Kita pun rasa macam kata kita geram dengar tu kan. Lagi kau bayangkan kalian yang pergi dengar dah korban macam-macam pergi sana kan. boleh nyawa boleh pergi tu. Betul. Kan risiko, calculated risk tu dah ada. Jadi itulah antara benda kita rasa ni sahabat-sahabat penting maknanya apa yang Haikal maklum sebentar tadi berkenaan kenapa sebegitu rupa. So Wahan tu memang kuat betul dengan orang Islam kan. The so called buah di lautan tu memang nampak macam kita dah ni. Jadi kena buat sesuatu kan? Betul, sebab saya pernah dengar Cik Adon kata sebenarnya ujian yang ada kat Palestin ni mungkin ujian tu bukan hanya untuk diorang, untuk kita juga. Kita sebenarnya betul, teman nampak kita kan? Sebenarnya POV dia another side dia, kita yang diuji. Apa yang kita buat untuk orang Palestin, apa yang kita buat untuk diorang. So benda tu ujian untuk kita sebenarnya. Dan saya tertarik juga sebab saya pernah, sebelum saya pergi GSF ni sebenarnya, saya contact dengan doktor saya kat Jordan lah. Saya tanya dia, saya nak tahu apa status dalam Islam apa yang kita orang nak buat ni. Maksudnya adakah ini jihad ataupun macam mana. Jadi pun saya tanya dia, saya bagi tahu lah kita akan belayar daripada sini, tujuan dia nak bagi bantuan, nak pecahkan kemanusiaan punya koridor apa-apa pula. Lepas tu doktor bercakap, apa yang korang buat ni, kalau benda ni jadi, ini adalah satu jihad. Dan dia kata kalau engkau pergi, engkau mati, engkau syahid, dia kata. Jadi dia kata bila mana kita buat satu benda dan perkara itu dia memberi satu tekanan kepada pihak Islam, pihak musuh Islam, dan tekanan itu memberi kebaikan kepada orang Islam, dia adalah satu jihad. Betul. Jadi saya sebenarnya apa yang membuatkan saya kuat untuk nak join mission ni adalah sebenarnya jihad lah. Sebab bagi saya untuk zaman sekarang ni, zaman yang kita dah ada ketenteraan dan sebagainya, kalau negara perang bukan kita akan dihantar. Kita akan dahulukan army dan sebagainya. Jadi untuk kita ada peluang berjihad tu, untuk zaman moden ni saya rasa agak mustahil. Agak susah untuk orang yang macam kita. Terbuka ruang Sekarang Allah dah buka, Allah dah bagi peluang. Jadi saya rasa saya kena grab. Dan saya tanya dengan syekh saya, doktor tu lah. Tapi doktor, kalau kita tengok buku, saya ada baca buku fiqh jihad sikit lah. Saya tanya lah, sebab dia kata dalam fiqh jihad ni dia kata bila mana ulil amri yang suruh kita turun berjihad, barulah dikira sebagai jihad. Kalau tak, benda tu tak perlu jihad lagi. Lepas tu dia kata tapi sekarang ni kita orang kan Malaysia, Palestin, kenapa macam mana saya nak kira benda ni jihad? Saya tanya dia lah. Lepas tu dia kata
sebenarnya pecahan-pecahan setiap negara ni bukan dalam Islam pun. Benda ni barat yang buat. Sebenarnya dalam Islam, daulah tu ataupun negara tu dia sama ada negara Islam atau negara bukan Islam. Betul. Jadi contoh, kalau negara Muslim, negara Palestin kena dibedil, kena perang dan sebagainya, tanggungjawab bukan Palestin je, tanggungjawab semua negara Islam. Mana kata seakidah kena lah. Seakidah kena ambil. Itu tanggungjawab kita semua untuk berjihad membantu orang Muslim dekat sana. Dia sebenarnya pembahagian geografi yang negara-negara ni tak ada pun dalam Islam. Bila contoh Pakistan, negara Islam yang kena perang dan sebagainya, tanggungjawab kita juga untuk kita tolong Pakistan, bukan orang lain. Kita as a Muslim, kita memang ada tanggungjawab untuk berjihad juga, membantu diorang. Dia kata kita tak ada istilah negara dalam negara Islam ni. Dalam Islam tak ada istilah negara-negara. Istilah dia adalah Muslim bukan Muslim je. So dia kata sebenarnya kat mana-mana jadi, as long kau negara Muslim, kau Islam, kau wajib jihad untuk diorang. Kau bantu diorang sepatutnya. Dan benda ni pun kalau kita lihat kepada Istimewa Majlis Fatwa Sedunia ulama, kan dah jelas. Saya baca dan antara koreksi saya dengan Ustaz Syakir hari tu masa podcast First pasal Palestin kan. Kita rungkaikan sikit lah. Ada 14 fatwa tak silap saya lah kan. Kalau kita baca tu sangat kritikal sebenarnya kan. Kalau Haikal pun tengok kan. Betul. Kan, tapi kita masih bahas tentang mahram tak mahram, ni tak pergi. Tak ada dalam ijtimak, tak ada bahas benda tu. Betul. Jadi dia kena kecil. Betul. Kan mana kita baca, ya Allah berat ni. Betul. Kalau ikutkan kalau seruan buat-buatlah katalah pemimpin kita kata kena hantar, kena jihad. Memang kena pergi. Betul. Kan? Memang kena pergi, tak pergi tu berdosa kan. Kalau ikutkan lah. Kalau ikutkan, memang pergi tu jadi berdosa. Kalau kata nama kau naik kena pergi, kau kena pergi kan. Jadi benda gitulah yang kita rasa macam bila melihat pelbagai naratif yang dimainkan ni kan, macam bila Haikal menyebutkan tentang berkenaan tentang persoalan jihad, maknanya benda ni bukan kecil anak lah. Kan, bukan kecil anak. Jadi macam Haikal itu perihal sumut lebih kurang secara ni. Okey, macam pengalaman peribadi Haikal lah, kita sentuh sikit lah kan. Mana berapa lama tempoh daripada ke Barcelona sampai ke ni berapa? Sebulan lebih. Sebulan lebih kan? Hampir 2 bulan kan? Fly dari Malaysia tak silap 27 Ogos. Okey. Sampai Malaysia balik 7 Oktober. So lebih kurang sebulan lebih lah. Sebulan lebih lah. Tapi itu not within the calculated date kan? Ikutkan awal sepatutnya. Macam mana? Kalau ikutkan Haikal kata sepatutnya awal lagi selesai. Betul kan? Dia waktu kita orang isi borang kita orang sebenarnya kena isi borang dan kita orang akan ditapis nama-nama kita orang. Bukan kita orang macam contoh kan Zizi Kirana isi dia terus dapat tak? Dia ditapis juga. Jadi semua orang yang pergi ni dia isi satu borang dan ditapis. Dan dekat borang tu dia dah bagi tahu lah. Dia dah macam letak satu syarat. Dia kata mission ini adalah mission yang timeline dia kita tak boleh nak jangka. Dia kata kalau ikutkan 3 minggu, tapi boleh jadi sebulan, boleh jadi 2 bulan. Dia mention macam tu lah. Dia mention siap untuk kita prepare lah benda tu. Jadinya pada asalnya memang betul kami punya diberitahu ataupun dimaklumkan kita punya mission adalah sampai lebih kurang 18 September. Maksudnya tengah September lah akan settle. Tapi kami kena intercept pun 2 Oktober. Nak cakapnya jauh lah panjang daripada starting yang diorang target untuk settle tu sebenarnya. Tapi saya nampak sebenarnya nak cakapnya bila mana Allah dah susun macam tu, sebenarnya itu yang terbaik. Itu yang terbaik sebab saya rasa lah mungkin kalau kita habis 18 September tu, mungkinlah dia punya wave ataupun awareness pasal Palestin ni dia tak sebesar kalau kita habis lambat. Saya rasa so dia memerlukan ample of time untuk dapatkan crowd yang tekanan politik antarabangsa lagi besar. Saya nampak itu hikmah dia. Tu saya rasa lah antara hikmah. Kalau saya rasa mungkin 18 bulan tak jadi apa-apa lagi. Sebab tak saya memang kita orang dapat berita-berita yang best-best ni, yang macam satu dunia memang gila-gila ni, memang rasanya minggu-minggu terakhir lah. Maksudnya hujung-hujung bulan 9 tu baru betul. Orang start macam betul-betul hype benda ni. Kalau 18 tu mungkin tak ada apa-apa jadi. Betul. Mungkin impact dia tak besar. Jadi saya nampak lah everything yang Allah dah susun, sebenarnya itu the best. Cuma kita sabar tak sabar. Sebab kita kena lama pergi atas kapal. Betul macam tu. Itu. Macam kita orang macam kapal, cerita atas kapal lah. Jadi sebenarnya waktu training tu waktu training tu kena bagi tahu 4 senario dan sebagainya. Bila kita dengar senario attack ni, tak tipu lah, saya tak takut kan. Yalah. Takut. Sebenarnya kapal tu saya memang sejujurnya saya ada second thought. Waktu tengah training tu saya macam betul ke aku nak pergi?
Mana dah mula rasa lepas dah dengar dia, macam kita tahu sebelum mission kita punya mission ni mission besar, big risk. Memang dah cakap awal dia adalah 50-50 sama ada hidup atau mati. Tapi bila didetailkan kita macam Allah, berat, memang berat lah. Berat, kita rasa macam betul ke aku nak pergi ni? And saya sejujurnya memang saya ada second thought, and saya memang dah fikir alasan. Aku nak bagi apa alasan kat Tuan Nadi dengan Tuan Musa ni supaya nak bagi tu nak back off. Saya dah fikir dah alasan tu sebenarnya. So saya macam tak payahlah, cuba sebab benda ni jihad. Macam tak apalah, kita cuba. Dan inspirasi saya ada dua sebenarnya. Yang pertama, inspirasi saya adalah saya tengok macam mana dulu para sahabat, how diorang bila mana Nabi atau Rasulullah panggil untuk berperang, diorang tak ada fikir apa-apa, diorang terus join, samina wa ta'na, pergi. Diorang tak ada fikir. So soalannya, adakah diorang hidup single, tak ada suami, tak ada isteri, tak ada anak, tak ada keluarga, tak ada tanggungjawab? Ada. Diorang ada semua benda tu. Tapi macam ni diorang boleh, Nabi panggil, Nabi panggil, diorang terus sahut without thinking. Jadi saya nampak sebenarnya kenapa jadi macam tu, sebab bila mana diletakkan Allah dan Nabi nombor satu, Allah nombor satu, Nabi nombor dua, diri diorang nombor tiga, dan selebihnya bawah-bawah. Jadi bila mana seruan jihad datang, which is itu adalah seruan Allah atau seruan Nabi, diorang dah prioritaskan benda tu. That's why diorang tak nampak benda lain. Memang tinggal lah lain. Diorang tinggal yang lain sebab diorang utamakan Allah dan Rasul. Jadi waktu saya macam tapi hebat lah. Tapi rupanya maknanya bukanlah kita kata kita selevel sahabat, tapi aku merasai macam mana macam sahabat-sahabat tapi sahabat kita memang tak akan sampai lah level diorang. Tapi nak cakapnya kita memang fikir benda tu. Macam contoh, walaupun saya belum kahwin dan sebagainya lah, tapi memang ada dalam tim CSM yang dah kahwin, diorang memang fikir benda tu. Macam bini dia bila tengah mengandung pula, anak pula. Betul. Adakah sahabat tak fikir? Itu soalan dia. Saya rasa macam sahabat memang another level lah. Jadi saya pun rasa macam tak apalah, kita cuba. Saya pun pujuk diri, cuba. So kita orang pun, saya pun cakap tak apalah, kita teruskan je untuk join lah mission ni. Dan sampailah hari yang kita orang nak belayar. Kita orang sebenarnya memang kita orang punya mission ni, dia tak ada pun diberi brief awal, tak ada. Kita orang tahu kita orang punya kapal sehari sebelum ke, tak ada. Tak ada kan. Kita orang tiba-tiba Tuan Nadi kata kita kena kumpul dekat port pukul 2 petang. Kita orang pergi balik hotel, bawa beg semua, kumpul tu kat situ baru Tiago bagi tahu, sekarang kita nak buat pembahagian kapal. Terus on the spot. Cuma terus. Dia memang ada strateginya kan. Dia memang tak bagi tahu dengan lead awal-awal semua benda kan. So benda memang last minute semua benda. So kita orang macam bawa beg. Lepas tu kapal pertama, dengar nama kapal ni, masuk kapal terus masuk kapal. Memang tak ada tunggu-tunggu ke apa. Jadi kita orang pun tak tahu kita orang akan duduk dengan kapal siapa. Dan strategi dia takkan letak satu negara tu satu kapal. Sebab dia nak bagi dalam satu kapal tu ada banyak-banyak negara. Sebab macam ada negara kita panggil enemy state, macam Malaysia lah, kita enemy state sebab kita tak ada diplomasi dengan Israel. So kita enemy state. Bahaya kalau kita satu kapal tu semua Malaysia. That's why kami ni dipecah-pecahkan dan digabungkan dengan kawan-kawan daripada negara lain. Macam tu lah. Jadi bila dekat port tu sebenarnya kita orang memang disambut dengan sangat-sangat meriah oleh orang Barcelona. Memang diorang ramai gila. Kita orang tak tahu berapa orang. Tapi mungkin ribu memang beribu lah. Ada tengok dekat port ni. Dekat port kan, tengok ramai dia bro. Ramai satu. Lepas tu memang kita orang berjalan tu, kita orang ni macam ada red carpet. Memang kita jalan tu diorang memang bersorak gila-gila. Ada yang sampai menangis. Sebab nak hantar kita orang masuk ke dalam tu, nak masuk ke dalam kapal untuk belayar. Sampai dia orang pun aware the pressure, the risk. Dia tak start belayar lagi, itu baru nak belayar hari tu. Baru launching nak belayar. So waktu memang semua orang memang ramai-ramai sangat-sangat. And diorang memang menjerit-jerit, memang bagi semangat kat kita orang, diorang menangis dan sebagainya untuk hantar kita orang pergi belayar lah. Dan itu antara semangat yang kita orang macam kita kena kuat. Kita kena kuat untuk belayar ni lah. Kita bawa semangat kawan-kawan kita ataupun kawan-kawan kita yang dekat Barcelona lah untuk sama-sama dengan kita. Dan waktu atas kapal, mula pelayaran, malam pertama kami belayar tu sebenarnya kami kena reboot. Ni tim Barcelona. The first night. So kita orang ni kena faham, kita JSF ni kita ada 4 checkpoint daripada Barcelona. Lepas tu kita ke Tunisia, Italy dan Greece. So kita orang ni batch yang pertama. Saya, Tuan Musa, Zikirana, Adel, Piur Rahman, Ilya, Muaz, kita orang semua satu batch daripada Barcelona lah. So malam pertama tu memang ada ribut. Tapi malam pertama tu kita orang mabuk juga. Sebab ya Allah peningnya, saya tak boleh buka mata. Tak buka mata? Tidur je. Kuat ke ribut? Kuat. Dan cakap kuat tu peti ais jatuh. Allah. Abang rasa? Kuat tu. Peti ais jatuh, pom, kedebuk. Kita orang macam bunyi tapi saya tak boleh bangun.
Sebab mata memang tak dibuka langsung. Mabuk tu ya? Mabuk. Sebab malam pertama kan, waktu kena kuat ribut, barang-barang semua sepah kiri kanan. Memang kalau kapal lain, diorang punya barang bantuan, kita kan bawa bantuan juga. Tak besar pun kapal yang akan naik ni. Kapal saya besar. Besar? Kapal saya kapal paling besar. Apa kapal nama besar? Kapal Sirius. Sirius. Mana paling besar? Betul. Kapal Sirius ni, dia kapal yang dah dibuat masa zaman Perang Dunia Pertama. So umur dia dah 100 lebih sebenarnya. Dan sebenarnya dia adalah kapal yang daripada museum, dibeli oleh GSF dan bawa ke untuk belayar. Masya Allah. Kalau korang tengok, memang dia ada website Sirius. Ada website dia. Okay. So tu kapal kita orang lah. Kapal kita orang besar. Daripada Barcelona tu kita orang ada dalam 28 orang. So masa malam pertama tu ribut dan sebagainya, memang pening, memang mabuk sangat. Saya memang tak boleh buka mata langsung. Barang-barang bersepah. Sebab malam pertama kita tak tahu lagi nak susun macam mana barang. So kita letak je lah barang-barang. Kita pun dah stok makanan dan sebagainya. Lepas tu lepas malam tu, lepas dah barang besar-besar, baru esok tu kita ikat lah. Kita buat lah untuk supaya barang tu tak bergerak. Hold lah benda tu. Okay. Jadi 2 hari pertama ni, kan saya cakap, sebenarnya kapal saya ni daripada museum dibawa ke port untuk belayar. Dibawa sehari sebelum belayar je. Jadi kapal kami ni tak sempat full service. Tak sempat full service Tak sempat. So kita orang belayar 2 hari pertama tu, kita orang tak ada tandas langsung. Ya Allah. Fresh water pun tak ada langsung. Memang tak ada. So kita orang punya captain, dia kumpul semua, dia buat meeting. Okay, kita meeting hari ni, aku nak ajar korang macam mana kita nak guna tandas. Sebab dia kata aku minta maaf, tapi kapal kita belum ready lagi untuk guna tandas. Kita ada 2 tandas, tapi dua-dua memang tak boleh guna. Diorang kata diorang tak sempat lagi nak repair tandas dan sebagainya lah. Diorang cerita lah sebab kapal kita ni baru sehari sampai port, lepas tu terus gerak, tak sempat nak buat full service lah. So memang tak dapat akses tandas langsung. So cakap, okay, sekarang ni aku nak ajar korang macam mana kita nak membuang. Sebab kita akan belayar kan. So survival ni. Survival mesti. So dia kata, okay, kita ada bucket. Dia kata bucket lah. Dia kata ingat spesifik bucket ni. Sebab kita ada banyak bucket dalam kita punya kapal. Sebab bucket lain kita nak ambil untuk nak basuh pinggan dan sebagainya. Jangan salah bucket. Dia memang tanda lah. Dia bagi tahu warna ni, lepas tu dia tandakan ni untuk korang membuang. So macam dia kata nak buat, korang kena ambil air sikit, air laut, curah sikit dalam bucket tu, and korang letak atas jamban, and korang buang kat situ. Buang, lepas dah buang, masuk ke dalam laut. Keluar dalam laut. Macam korang basuh, ada tisu semua dia. Nak ambil air laut, nak basuh lah. Tapi macam tu lah, buang macam tu. Tu awal-awal yang kita orang kapal, memang tak ada tandas. Cara kita orang membuang memang macam tu. Nak buang besar ke, nak buang kecil ke, itulah cara dia. Lama jugalah kira 2 hari pertama. 2 hari pertama lah. Sebelum diorang repair dan sebagainya lah. So 2 hari pertama macam tu. Sampai kita orang nak bergigi pun, kita orang guna air laut. So memang sangat masing. Kita rasa macam baik tak payah bergigi macam ni. Kita bergigi, lepas tu nak bilas tu dengan air laut. Sebab air fresh water belum dapat pump lagi lah. Sebab belum full service dan sebagainya. Macam tu lah. Tu cabaran dari segi macam tu. Lepas tu kalau kita as Asian, saya rasa makanan lah antara cabaran terbesar. Ration memang kena jaga betul lah. Betul. Macam mana cycle makanan sehari tu macam mana? Basically kita memang sebelum kita naik kapal tu, memang kita dah bagi stok lah. Kita letak, memang dah tulis stok makanan apa yang kita nak, masuk ke dalam kapal. So makanan dalam kapal tu memang cukup je untuk stok sepanjang belayar. Ada je makanan. Cuma sebab kita kan duduk dengan orang Europe dan sebagainya, and diorang ada orang yang vegan, vegetarian. Vegan. Jadi kita orang pun terpaksa lah makan makanan vegan. So seminggu pertama tu saya rasa saya boleh makan. Saya rasa macam aku dah boleh makan sayur-sayur lah. Maksudnya boleh makan sayur sahaja, without nasi ataupun ayam dan sebagainya. Tapi masuk minggu kedua tu, Allah, nak bau pun tak larat dah. Macam Allah, bau apa ni. So macam tu, nak cakap je, minggu pertama tu je yang saya boleh makan. Minggu seterusnya saya macam makan ala kadar je lah. Sebab kita orang selalu macam, tak apa, orang Palestin tak ada makanan, so kita makan lah apa yang ada. Sebab kita orang daripada Barcelona ke Tunisia tu, masa lebih kurang 8 hari. 8 hari? 8 hari daripada Barcelona ke Tunisia tu. Jadi bila dia pelayaran tu, makanan antara cabaran terbesar. Lepas tu cabaran terbesar adalah tandas. Macam kapal kita orang asal 28, tapi di hujung pelayaran total kapal kita orang 38. Sebab dekat setiap checkpoint tu kadang-kadang ada penambahan orang. Mana transit lah, ambil orang teruskan. Betul. Pada asalnya tak ada plan macam tu. Tapi disebabkan berlaku macam kapal rosak, macam kami malam first yang belayar yang ribut kuat tu, sebenarnya ada 8 kapal yang rosak. Terpaksa patah balik ke port.
untuk di repair dan sebagainya. Dan kita orang waktu malam tu kita orang bukan bergerak terus, kita orang stay dekat perairan, saya tengok dekat mana, tapi dekat dengan Sepanyol lah. Kita stay dekat situ for 2 nights untuk tunggu diorang datang balik. Kapal-kapal yang rosak tu, sebab kita punya konsep ni konvoy. Kita nak bergerak secara konvoy. Kita bukan bergerak asing-asing. Kita nak tak ada siapa siap tu jalan, tak ada. Settle jalan. Kita orang tunggu 2 malam tanpa bergerak dekat atas laut macam tu je lah. Tunggu kapal-kapal yang lain tu siap repair sampai baru gerak sama-sama ke Tunisia. Oh, tak ada mujahadah tu. Dan waktu atas kapal tu lah, antara penguat semangat saya waktu tu, doktor saya yang saya contact tu, dia WhatsApp lah saya, dia messenger. Mana masih contact dengan doktor berkenaan walaupun masa di kapal. So tanya dia, bukan dia tanya saya apa khabar so benda kan. Dia tanya atas kapal macam mana, kau takut ke tak? Saya cakap lah, alah takut sikit-sikit. Lepas tu dia bagi kata-kata semangat yang saya rasa macam powerful lah, yang saya pegang sampai hujung pelayaran. Dia kata macam ni, al-khawfu la yazid fil umur wala syaja'ah ay yunqisal umur. So dia kata ketakutan itu tidak pun memanjangkan umur, dan bukanlah keberanian itu memendekkan umur. Lepas tu dia kata aksar min zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kita banyakkan berzikir, bukankah zikir itu dapat memberikan ketenangan jiwa. So dua poin yang pertama tu dia nak sampaikan, kalau kita takut, contohnya kita bagi situasi kita dipanggil untuk perang. Kalau kita takut kita tak join perang tu, tak semestinya kita akan panjang umur. Tak semestinya kita akan hidup panjang kalau kita tak join. Dan kalau kita berani untuk join perang tu, tak semestinya kita akan mati. Sebab mati dan hidup ni ditentukan oleh ajal. Bukan takut atau berani ke kita. Betul. Pantang ajal sebelum maut kan. Betul. Kadang hidup lagi. So nak cakapnya kita takut ke kita berani ke? Doktor saya cakap bukan itu yang menentukan kita hidup mati. Jadi dia cakap tu, kalau kau takut zikir je banyak-banyak. So memang along the pelayaran tu memang banyak zikir dan sebagainya lah. Memang zikir just untuk nak tenangkan jiwa dan sebagainya. Dan saya jujur memang sepanjang atas kapal, perasaan takut tu bila makin hari kita makin banyak hari belayar atas kapal, perasaan takut tu makin hilang. Dia jadi gradually dah jadi tak ada apa-apa. Dah tak rasa apa-apa dah. Dah mula ada kebiasaan ya. Dah ada kebiasaan. Lepas tu rasa macam nak takut apa benda kan. Walaupun secara logik dia memang kalau ikutkan risiko besar lah. Sebab kapten itu orang cakap, sebenarnya once korang pijak je kaki atas kapal, korang berada di tempat yang paling berisiko. Dia kata sebab apa? Sebab atas kapal ni macam-macam boleh jadi. Kat kapal ni dah ada diesel dan sebagainya, boleh jadi kapal terbakar, boleh jadi kapal korang bocor dan sebagainya, korang tenggelam. Dan ada satu masa tu diorang cakap kita belayar ni, kedalaman laut kita waktu tu 3,000 meter. 3,000 meter ni saya bayangkan 3 km saya angkat ke atas. Kapal kita kat atas tu 3 km laut, paras laut ni, ya Allah. Itulah saya waktu saya dengar saya macam Allah. Waktu tu memang kita cakap memang tak ada manusia pun yang kita bergantung. Memang tak ada. Kita nak mengharap apa? Orang datang menolong daripada darat. Nak sampai tu pun berlama. Nak sampai ke tempat kita tu. So waktu tu memang saya cakap memang kita ada Allah je. Memang tak boleh berharap ke siapa. Even satu kapal pun nak buat apa benda. Tapi memanglah proses pengukuhan tauhid tu memang amat-amat berkesan. Sebenarnya itu pengajaran saya yang pertama saya belajar sepanjang pelayaran. Memang nak cakap pergantungan kepada Allah itu adalah segala-galanya. Jadi mutlak lah. Dia jadi memang tak ada dah fikir benda-benda alat ni, Tuhan, memang tak ada. Memang waktu tu memang apa-apa kan, apa-apa jadi, tapi Allah ada. Allah ada. Kapal terbakar kau benda, Allah ada. Allah yang akan bantu kau. Sebab Allah kata ajal. Dalam kalau teman tengok semasa sumut tang bergerak tu, bila kita tengok kajian netizen bercakap semua tu, semua banyak berbicara tentang risiko dengan Zion kan. Betul. Sampai sana. Tapi teman dah fikir dah, sebab kita memang minat benda safety juga. Teman dah fikir dah, demo ni banyak yang demo harung ni. Betul. Kapal rosak, risiko. Tu macam terfikir diesel semua bawa tu, anything can happen. Betul. Tu cuaca nak spark benda tu senang je. Betul, senang, sangat senang. Kita orang nak jadi kan. Dalam kapal memang ada elektrik dan sebagainya. Betul. Macam boleh jadi. Letak pintas dan sebagainya macam-macam. Tu yang kapten cakap, sebenarnya risiko korang bukan Zionis je. Kapal tu sendiri ada risiko. Kapal tu pun itu sebab tu saya terfikir Allah, sebenarnya kita fikir Zionis je kita punya risiko, tapi sebenarnya kapal tu sendiri ada risiko. Dan waktu tu saya rasa macam betul lah. Memang ada Allah je yang boleh bantu kau, tak ada benda lain. Betul. Memang waktu tu memang saya cakap pengajaran saya paling besar memang tawakal ke Allah tu lah. Memang saya rasa saya memang bersyukur gila saya jadi seorang Muslim. Memang saya bersyukur gila Allah turunkan kita agama Islam. Allah memang jadikan kita Islam dan sebagainya. Memang itulah sebenarnya pengajaran yang paling besar saya belajar sepanjang mission.
in a good part, apa ni, it's not about apa ni Zionist to intercept orang. Tapi Tuhan intercept benda-benda yang tak menjadikan benda-benda mudarat tu kan. Sebenarnya gitu. Sebab tahu mana Allah banyak bantunya. Mana Allah intercept ni. Kemungkinan sebab tu boleh berlaku tu. Jaga kan. Ombak kalau besar tengah laut. Macam boleh jadi. Memang okey, nak tahu jugalah. Paling kritikal dalam perjalanan tu selain pada intercept lah sudut keadaan cuaca, keadaan macam mana yang pernah diharap? So basically yang cuaca Alhamdulillah sepanjang pelayaran dia tak adalah macam teruk sangat. Ada paling besar ombak waktu tu katanya 1.5 ke 2 meter. Okay. So dia taklah besar sangat yang sampai boleh effect. Tapi kami pun memang kita sebenarnya dekat JSF ni dia ada tim yang dekat darat juga. So tim darat ni pun dia akan monitor and dia akan bagi nasihat juga dekat tim-tim yang ada atas kapal lah. So memang ada yang macam bagi tahu macam kita sekarang ni mungkin ada bad weather. So kita kena duduk kat tempat selamat. Dia macam tu. Dia ada orang yang dah monitor kita yang bagi nasihat. Kalau apa-apa jadi, kita kena pergi tempat selamat. So waktu tu katanya memang meter ombak boleh naik sampai 3 ke 4 meter waktu tu dia cakap. Ikut prediction lah. Ikut prediction. So dia kata kita kena back off sikit, kita kena ke tepi sikit untuk kita elakkan daripada kena wave yang besar ni lah. So kita ada strategi yang macam tu. Kalau apa-apa memang kita ada maklumat, kita kena ke tepi sikit, kita nak elak lah daripada kena wave. So benda tu dapat dikawal lah. Itu antara benda yang boleh dikawal. So dapat dikawal. So kita paling besar pun rasanya dalam 1.5 ke 2 meter lah. Yang paling besar pun. Paling besar pun lah. Kalau cabaran yang paling besar saya rasa adalah waktu yang kami kena bom. Daripada kami Itali ke Greece tu, on the way nak sampai ke Greece tu, malam tu kita orang kena bom. Kapal serius ni? Bukan kapal serius, kami konvoi semua. Sebab kami kan bergerak secara konvoi. Serius kena direct tak dengan quadcopter tu? Tak, kita tak kena. So basically serius ni kapten kita orang dia suka jauh sikit daripada konvoi. Dia bukan jauh sikit lah. Kita orang selalu belakang sekali. Jadi kita orang akan nampak kapal-kapal lain tu berkumpul depan tu, konvoi bergerak, kita orang belakang sikit. Macam tu. Macam anchor lah. Sebab dia kata kapal kita orang ni macam perlukan site yang sangat besar kalau nak pusing ke sebagainya. So dia takut terkena kapal lain. So dia suka menyendiri kat belakang kapal kita orang ni. Jadi malam tu tak silap saya pukul 2 pagi kot. Kita orang ada safety drill dan sebagainya. Kita dah berlatih lah macam mana kita buat bomba punya selamatan kan. Kita dah ada safety drill tu dalam kapal. And waktu malam tu kita orang tengah tidur, bunyi loceng. Loceng panjang. So ni something happen. Kita orang dah tahu kalau bunyi loceng ni sama ada memang safety drill punya training ataupun memang ada threat, ada real ancaman lah. So kita orang bangun pukul 2 pagi. Kita orang ambil lah baju, memang kena pakai life jacket. Lepas tu kena bawa bag, ada handphone, kena ada makanan sikit. Dia benda-benda yang emergency lah. Ubat-ubatan dan air dan sebagainya. Body carry Then kita orang pun berkumpul lah dekat tempat yang sepatutnya kita orang berkumpul kalau ada emergency. And waktu tu organizer kata kapal JSF kena serang. Dia tak spesifik lah kapal mana. Dia kata kita punya konvoi kena serang. Diorang hantar drone dan turun jatuhkan bom. Stand grenade, apa nama dia, saya tak ingat. Incendiary je kot. Macam dia api. Dia ada letupan. Dia datang dia api. Dia membakar. Waktu tu dia tak silap saya dia jatuhkan lebih kurang 12 letupan. Malam tu, malam yang sama tu. Dia berlaku dalam lebih kurang 2 jam. Dia random lah kapal mana dia drone datang. Dia turunkan lah pump. Dia sama ada dia letupkan dekat atas ataupun dia letupkan dalam air. Dia tak attack direct kat kapal. Cuma ada beberapa kapal yang ter-effect jugalah. Yang patah dia punya layar dan sebagainya. Ada dalam 2 kapal tak silap saya. Saya tak sure sangat berapa amount dia. Tapi memang ada kapal yang affected lah dengan letupan tu. Jadi malam tu memang letupan dia membunyi kuat sangat-sangat. Memang kalau kita orang dengar tu macam kuatnya. Memang kuat. Memang kuat. Memang kalau dekat memang berdesing tinggal. Ada yang kata kalau yang dekat tu 2 hari nak hilang desing. So memang real. Memang betul-betul kuat. Macam grenade juga memang grenade. Rasanya memang desing. Lepas tu ada juga yang dipecah, diletupkan dalam air dan laut lah. So waktu tu kami nampak lah sebenarnya naratif dia bukan nak attack kan, nak attack lagi. Takut. Dia just nak macam takutkan kita orang, psycho kita orang supaya kita orang back off. Sebab kita orang dah dekat dah sebenarnya dengan Greece. Dah dekat dengan Greece. So kita orang dah dekat dengan darat. So mungkin dia nak suruh kita orang back off. Berhenti dekat Greece, turun je, tak payah teruskan. Sebab apa macam tu? Sebab esoknya dah malam tu dah settle, dah 2 jam, dah nampak bom dan sebagainya. Cuma kat sini lah, situasi kat sini saya terfikir macam mana kalau orang Palestin yang sentiasa ada drone 24 hour. Tu satu. Yang kedua, dalam bangunan tengah tidur
roket datang. Lepas tu yang kena budak-budak pula, saya tak terbayang sebenarnya apa yang diorang rasa. Kita pun dah How traumatis diorang. Saya dengar tu jauh. Sebab kita jauh saya nampak lah letupan. Tapi dengar tu boleh saya kata jauh lah untuk saya nak dengar sekuat itu. Bayangkan budak-budak yang tengah tidur dalam rumah dan sebagainya, bom datang, roket datang tu berapa tan punya berat, dan letupan ni macam mana, saya rasa lagi gila lah. Dan saya tak tahu macam mana perasaan diorang and how traumatiknya diorang untuk nak berhadapan dengan situasi macam tu. Kita yang mungkin stand grenade tu pun berdesing 2 hari, budak tu agak berapa lama. Yang tu yang saya terfikir waktu situasi tu lah, saya macam mana betapa comfy kita. Betul. The so-called comfort zone. Betul. Kita tak pernah rasa macam tu. Betul. So bila mana atas kapal tu rasa, ya Allah, kita kena sikit je. Kita orang boleh selalu cakap lah, apa yang kita kena, cabaran-cabaran yang kita orang dilalui ni semua, maybe 1% ataupun kurang dari 1% apa yang dilalui ataupun dirasai oleh orang Palestin sendiri. Itulah membuatkan rasa kita kena buat something. Kawan-kawan kita orang European pun sama, dia kata apa kita rasa ni sikit je, Palestin lagi lama tak makan, lagi lama tak ni lama. Diorang benda tu yang membuatkan kita orang semangat untuk kita teruskan juga pelayaran. Jadi kita dah malam tu dah kena letupan dan sebagainya. Esok pagi macam biasa jalan. Petang tu sebelum masuk malam, kita orang dapat dengar satu statement, Israel keluar statement. Dia kata macam ni, kita orang akan all out. Dia kata malam ni Israel akan all out. Dia akan buat je everything. Dia akan attack kapal-kapal. Kali ni dia tak kisah. Tak kisah kapal tu tenggelam ke, kapal tu karam ke, ada yang mati ke, dia tak kisah. Dia akan all out gila-gila. So kita orang dengar tu, debor lah. So malam tadi kita baru nampak. Mana selepas Greece lah kan? Belum, kita kat Greece lagi ni. Kat Greece dah dapat maklumat tu. Kita orang masa ni, kita orang baru nak bertemu dengan Greece punya delegasi. Kita orang dah ada delegasi Spanyol, Tunisia dan Itali. Kita orang nak bertemu dengan delegasi Greece ni. Masih dalam perjalanan nak ke Greece lah. Lepas tu bila dapat berita macam tu, JSF pun decide kita semua akan berhenti di perairan Greece. Kita akan rehat 2 malam. Sebab kita dapat nasihat untuk duduk stay situ. Sebab bila mana kita dekat perairan Greece, kita macam berlindung lah dalam perairan Greece. Kalau kita berada di tengah laut, which is international water, yang tu memang diorang boleh buat apa-apa lah. So kalau dalam negara ni selamat sikit lah. Bukanlah selamat sangat, tapi better daripada kita letak dekat betul-betul dekat international water tu. So kita orang dengan malam tu berdebor jugalah sebenarnya. Sebab kita dah nampak malam tadi macam mana berlakunya benda tu. And kalau malam ni dia nak all out pula, tak tahu macam mana situasi dia. So waktu takut tu adalah tipu dah takut. Tak nafi lah. Memang takut lah waktu tu. Tapi macam tak apalah kalau mati syahid. Memang tu je mindset. Kalau mati syahid tak apa je. So mak saya pun cakap, tak apalah kalau mati syahid, buat apa nak kejar dunia sangat. Mak saya cakap, so saya cakap tak apalah kalau mati syahid. Mak Mika memang macam mana dia? Waktu saya minta tu, saya tak expect saja mak saya akan bagi semudah itu. Tapi saya akan rasa mak saya lagi mudah pada ayah saya. Sebab mak saya ni dia setiap hari tu video Palestin. Memang dah biasa. Dia dah biasa conditioning. Jadi bila saya minta, mak saya cakap kalau Haikal nak pergi. Sebab dia jihad, kalau mati syahid terus. Settle. Memang mak pun dah faham macam tu dah. Mak support. Sampai kat ayah macam berat sikit. Cik Daulah ni dia berat sikit. Terbalik Dia cakap, tak apalah, tolonglah yang kat Malaysia dulu, tak payahlah pergi lagi. Lepas tu mak saya cakap macam ni, biar dia pergi. Kalau dia pergi dia syahid dapat syurga. Kalau nak kerja apa kat dunia ni sangat, tak ada benda pun nak kerja, baik kerja akhirat. Mak saya cakap kat saya. Mak lagi strong. Mak saya lagi strong. Dia memang terbalik sikit. Saya memang mak saya yang lagi strong. So ayah saya lepas dengar tu dia macam, pergilah. Boleh lah. Mak saya yang convince saya sebenarnya. So bila dekat situasi macam tu memang ada rasa takut. Tapi saya mindset tak apalah, kalau mati kita syahid, tak apa. Kita kejar yang mana kita boleh, yang kita mampu lah. Kalau mati syahid tu alhamdulillah. Bukan sebab syahid tu mahal. Kita tak mudah-mudah kita nak dapat basically. Kita tengok contoh sahabat-sahabat yang join perang, bukan semua pun syahid. Macam tu lah. Khalid awal lead. Betul. Exactly. Gatil sampai kata aku sebenarnya bercecala badan aku ni kan, aku nak syahid kan. Tapi rasa sedih tak nak syahid. Cakap syahid tu mahal. Bukan semua orang boleh dapat. Tapi kita mengharapkanlah syahid tu. Kita mengharapkan syahid tu. Jadi takut dan sebagainya, tapi tak apalah, kita teruskan je and everything. And sebenarnya setiap kali sampai dekat checkpoint kita orang berkumpul dengan delegasi ni, memang diorang tanya, organizer tanya siapa yang nak back off, bagi tahu. Sebab kita dah dekat dengan darat, kita boleh hantar guna speedboat. Memang ada offer untuk sebab dia takut, sebab makin dekat makin besar risiko. Lepas tu kita dah makin lama, kita drag ni panjang. Asalnya 2 minggu 3 minggu jadi sebulan. Jadi diorang faham lah concern, mungkin ada yang
tak tahan dah, ada yang macam tak mampu dan sebagainya, memang ada offer untuk berhenti. Jadi kalau siapa yang nak berhenti, boleh, kita boleh hantar ke darat. Tak ada paksaan, jangan malu. Kalau malu nak cakap depan ramai, bagi tahu dekat organizer je, diorang akan dealkan macam mana untuk bawa korang ke darat dan sebagainya lah. Dan memang ada lah. Memang ada. Memang ada. Malaysia tak ada. Tak ada kan? Mana European ada lah. Pun ada, betul. So, lepas tu, itulah cabaran-cabaran yang saya rasa yang terbesar lah. Yang saya rasa paling besar adalah momen yang kita orang kena boom dekat dengan Greece tu. Dan momen yang kita orang dapat statement yang diorang cakap nak all out gila-gila tu. Dah Haikal, dalam kapal tu of course, dalam kapal paling besar kan, macam-macam orang. Betul. Kan, European, ada macam-macam. So, macam mana adapt dengan budaya? So basically saya rasa ini adalah tanggungjawab kapten sebenarnya. Macam kita orang awal-awal belayar tu, memang kapten buat meeting, dia cakap, okay guys, kita kat sini banyak culture, kita kat sini banyak agama. So dia kata apa yang kita kena buat, kita kena hormat each other. Tu je dia kata. Kita kena hormat culture orang, kita kena buat benda yang tak mengganggu gugat culture orang lain. Macam tu. Contoh, dia bagi contoh, antara isu yang kita orang bincangkan adalah berkenaan dengan mandi. Sebab kita tak ada shower. Kita orang kapal tak ada shower, ada tandas untuk yang membuang je, shower tak ada. Jadi masa awal-awal sebelum kita orang buat shower, kita orang create shower sebenarnya. Shower sendiri di kapal semua create shower. Before tu memang ada je orang yang mandi sebelah dekat tepi kapal. Perempuan tu memang buka dia semua, memang ada just bahagian dalam je. So lepas tu memang kita punya captain terus sit down, ajak semua sit down, dan dia tegur lah. Dia kata kita kena follow rules JSF, which is kita tak boleh buka baju dalam kapal. Sebab benda tu takut mengganggu orang lain. Mungkin ada culture yang tak selesa dengan benda tu. So captain tu orang yang ambil alih tugasan ini, and dia yang bertanggungjawab untuk nak biarkan semua orang ni hidup selesa dalam kapal. Dan benda tu memang jadi. Memang disebabkan kapten kami ni memang dia betul-betul tekan benda ni, jadi kita orang jadi harmoni dalam kapal. Kapten daripada mana? Barcelona. Orang Spain. Orang Spain Jadi memang sangat lah, memang saya rasa dia ambil tanggungjawab yang sangat tepat, dan dia memang tekankan benda tu. And dia kata juga, kalau korang nampak orang tengah duduk sorang-sorang, pakai earphone ke, pakai headphone ke, walaupun dia tak pakai, dia duduk sorang-sorang termenung ke, jangan kacau. Dia perlukan me time dia. Dia itu adalah private time yang dia nak duduk sorang-sorang. Jangan kacau dia. Jadi kita punya kapten kami ni memang dah train. Dia beritahu kami apa yang kena buat, apa yang jangan buat. Dia beritahu walaupun benda tu kecil, ataupun walaupun benda tu adalah common sense je, tapi dia terangkan. Jadi sejujurnya lah, kehidupan kami dekat kapal tu memang harmoni. Tak ada gaduh ke apa, tak ada. Memang dengan semua orang tu jadi kawan. Dengan semua orang jadi kawan. Alhamdulillah. Memang walaupun lain culture, lain dan sebagainya, diorang pun hormat kita orang. Dia tahu kita orang Muslim. Diorang nak peluk kita orang macam, sorry we cannot. We cannot. Diorang faham. Diorang salam pun kita macam, sorry we cannot. Diorang faham. Diorang tak kasi untuk kita orang pun. Kita orang solat, kita orang baca Quran, tak diorang kacau pun. Kita orang solat atas kapal, sampai ada orang tanya lagi, korang buat apa sebenarnya tu? Sampai ada kawan saya tu, dia tengok kita bangun solat subuh semua kan. Lepas saya solat subuh tu, dia tak nampak saya solat ke waktu tu. Dia tanya, have you done your morning prayer? Cakap, yeah, I'm done. Okay, good. Saya cakap, wow, kau tanya aku pasal aku pergi solat subuh. Macam tu. Nak cakap sampai tahap macam tu, diorang okay je. Kita solat, tak pernah lagi setakat ni saya solat berjemaah pun, tak ada pun diorang komplain ke, tak ada langsung. Tak langsung Tak ada. Tapi ada ke dari kalangan mereka ni yang lebih nak into deep to the Islamic culture? Ada. Macam Haikal sini ada pengalaman? Adalah, memang kapal saya ada 2-3 orang yang memang baik tanya pasal Islam. Ada seorang lah yang paling kerap tanya. Dia budak New Zealand, umur 18 tahun. Dia paling muda. Paling muda tu dekat serius lah. Okay. Kawan saya tu. So dia tanya banyak pasal Islam. Dia tanya pasal solat and everything. Dia tanya everything lah. So banyak lah bincang-bincang dengan dia pasal Islam dan sebagainya lah. So doakanlah supaya dia ada hidayah dan sebagainya, insyaAllah. So benda ni kadang-kadang sahabat-sahabat luar sana kena tengok juga. Dia bukan, it's not all about break the silence, break the siege tu dia orang utama. Tapi benda-benda yang kita rasa kecil ni tugas utama ni, man qala la ilaha illallah fa wada'i ni kan, cuba berlaku pada geng sumut. So teman memang agak pantang bila dengar apa ni lah, komentar agak negatif tentang sumut ni. Kita jadi betul lah. Yang tak pergi ni pun rasa kau orang ni kan. Jadi bila dengar pada Haikal sendiri ni rasa ya Allah, besar tanggungjawab tu kan, nak bawa tu. So macam Haikal sendiri lah. So kita mungkin nak pergi kepada climax perjalanan tu lah Haikal kan. So intercept Intercept macam mana? So sehari sebelum kita orang kena intercept,
kita panggil istilah dia false intercept. False False intercept. Okay. Yang ini yang betul-betul belum betul-betul jadi intercept. Okay. Tapi kita panggil dia false intercept lah. So malam sebelum kita orang kena intercept tu, kita orang tengah tidur dan sebagainya, bunyi loceng, bunyi alarm lah, dan kita orang pun ready dan sebagainya. Waktu tu Kapten cakap, okay, aku dapat detect kapal yang kita tak kenal. Okay. Maksudnya dia bukan daripada JSF, ada kapal lain yang tiba datang dekat dalam kita punya kawasan ni. Radar kita ada radar kita. So kita orang pun ready dekat tempat dan sebagainya. Nampak ada kapal yang datang. Dia tak buka lampu pun. Rupanya datang tu Navy ship Israel. So memang nampak ada senjata atas kapal dia dan sebagainya lah. Kalau ada perasan video kat TikTok tu. Coastal Guard ni. Basically lah. So dia datang dekat kapal kita orang, dia pusing 2 kali. Dia pusing 2 kali, 3 kali. Kita orang panggil ziarah lah. Dia ziarah kapal kita orang. Lepas tu dia caw di kapal lain pula. Macam tu. So malam tu, bila mana dia dekat, Navy ship ni dia dekat dengan kapal, dia ada jammer. So dia cut semua komunikasi yang ada. So wifi terputus, handphone kita orang lag, dah ada sampai yang restart. Kita orang punya captain punya bridge untuk radio dan sebagainya, semua tak dapat signal. Ada sampai jam digital mati. Nak cakap how powerful diorang punya jammer tu lah. Diorang memang dekat tu untuk diorang nak cut kita orang punya communication. Jammer MP tu kan. So malam tu diorang datang. So kita orang bila malam tu kapal tu datang dekat, kita orang bila mana nak jadinya intercept ni, kami kena buang handphone dan sebagainya. Tujuan kita orang buang phone ni sebenarnya kena faham lah, kita nak buang handphone ni untuk kita tak nak bagi diorang access data kita, tu je. Maksudnya kita tak mudahkan diorang untuk access data kita. Diorang akan dapat data kita, tapi susah lah. Kalau kita dah buang handphone, susah lah. Kalau dia ada phone kita, senang lah, dia nak buat kerja dia. Lagi laju lah. Info pasal mission, info pasal family kita dan sebagainya lah. So kita nak susahkan diorang lah untuk tak mudah dapat data kita. So that's why lah kita orang kena buang phone. And sebenarnya before pergi mission pun, memang diorang dah mention, korang kena bawa barang yang korang rasa korang mampu buang. Handphone pun macam lah, second handphone yang korang rasa korang mampu nak buang. Janganlah bawa handphone yang korang memang korang guna. Yang main tu jangan. Kita bawa handphone yang korang rasa korang boleh nak buang. So kita orang dah ready dah benda-benda macam tu untuk buang lah benda-benda macam tu. Okay. So bila malam tu jadi Navy ship tu datang dan sebagainya, esoknya kita orang buat meeting yang panjang lah. Kita buat meeting yang sangat panjang, like saya rasa 2-3 jam kat meeting tu. Kita bincangkan balik apa yang kita kena buat kalau intercept. Sebab kita orang macam dah yakin esok ni confirm intercept. Sebab false intercept dah ada. Sebab false intercept dah ada. Dah recce So kita orang macam okay, kita orang pun dah bincang semua benda. Lepas tu dalam penjara punya proses pula dah bincang semua benda apa-apa. So kita orang pun sebelum malam tu kita orang ambil gambar ramai satu kapal. So kita orang ada gambar last lah sebelum intercept. Ada gambar kita orang ada kapal ramai. Yang tu memang betul-betul sebelum sunset. Betul-betul sebelum sunset. Lepas tu sunset dalam setengah jam macam tu saya pun macam nak solat maghrib isyak lah. Sebab nak solat terus lah, lagi senang kan. Dan saya pun dah ambil uduk. Then waktu kita orang nak solat tu, kita orang nampak, saya nampak dengan kawan saya, dengan Muaz sekali, ada 4 ke 5 lampu yang lampu kapal yang menghala ke JSF ni. JSF kan ke depan, dia macam menghala ke kita. Dia macam tu lah. Jadi saya nampak, lepas tu cakap lah, pelik lampu ni sebab tak nampak lagi sebelum ni. Macam sebelum ni kita nampak, kita akan nampak yang kalau kita nampak pun kita nampak sebaris dengan kita. Sebab itu konvoy kan. So datang dari depan ni, kita yakin tu bukan JSF lah. Bersetentang Dan waktu tu diorang dah cakap kita punya kebarangkalian kalian kena intercept sama ada Selasa malam atau Rabu malam. 2 tu je dia kata. Takkan hari lain. Diorang dah agak-agak lah. So masa tu Rabu malam yang kita orang kena ni lah. Dan kita orang pun macam okay. Lepas tu captain panggil organizer. Dia kata aku nampak ada beberapa kapal yang kita tak tahu siapa and dia bukan JSF. Mungkin Israeli punya punya kapal lah. Then dia kata tapi jangan beritahu semua orang lagi, jangan tekan alarm lagi, just make sure semua orang take note je. Tu je. Kita pun tak apa, kita nak solat dulu lah. Kita pun nak solat. Tiba kita panggil organizer lagi. Wish tak boleh. Diorang makin laju ni, dia kata. Diorang makin laju. Kalau diorang konsisten dengan laju diorang boleh sampai dalam 15 ke 20 minit je kat kapal kita. So dia kita kena tekan alarm. So dia bunyikan alarm, semua datang. Berkumpul kat depan tu. Kumpul lah. And waktu tu sepanjang kita orang berkumpul dan sebagainya, kapal punya lampu tu makin banyak. Makin jelas. Makin jelas, makin banyak. So waktu tu dia buat formation mengepung. Dia bulat besar. Kita orang semua tengah-tengah kapal JSF ni. So dia kepung keliling. Banyak lah kapal diorang. Diorang bawa speedboat diorang banyak. Kita nampak berdasarkan lampu lah.
kita tak tahu lah berapa total kan. Tapi nampak lampu keliling kita orang punya kapal lah. Bukan kapal saya, kapal JSF keseluruhan. So bulatan dia besar lah kiranya. Sebab kita kan lebih kurang 40 lebih 50 kapal. So kira besar lah kepungan tu. Then kat situ memang kita macam malam ni mungkin intercept. Kita memang dah yakin dah intercept. So memang dah ready everything. Then bila mana kapal, lepas tu Captain dapat info kapal Alma dah kena intercept first. So kapal Alma tu kapal first. Dia kapal utama lah sebenarnya. Dia kapal utama yang bawa barang bantuan paling banyak. Dia adalah supply air dan minyak untuk kapal-kapal lain. And kat situ ada steering committee JSF. Orang besar semua kat situ. Alma memang paling depan ke macam? Dia bukan paling depan, dia paling besar dan dia bukan paling besar, dia motherboard. Dia paling utama. Yang besar kapal kita orang besar lagi sebab kita orang lagi ramai. Dia orang motherboard. Everything kat dia orang. Adakah makluman mainstream sebelum tu dah maklum memang Alma ni the first kapal yang tu? Semua tahu. So memang kita orang dah expect bahawa Alma akan pertama kena. Memang dah dijangka lah benda tu. Then Alma kena intercept. Captain cakap okay, Alma dah intercept. Lepas ni kita confirm sebab kita besar. So betul. Dia cakap within 50 minit dia sampai kapal kita. Captain cakap After Alma serius lah? So kita kapal nombor 2 kena. So kita orang pun dia datang. So intercept ni dia akan datang bukan dengan Navy je. So kalau Navy datang tu dia tak akan intercept lagi. Intercept dia akan berlaku bila mana ada speedboat datang. Sebab dia akan turunkan orang masuk kapal. Daripada Navy susah. So dia speedboat lah. So speedboat tu datang dari kiri kanan masuk kapal. Sebelum speedboat datang, kita punya organizer kata okay, ditch your phone. Buang handphone lah. So semua buang handphone. Buang. Then diorang pun naik lah. Sentera esok naik. Benda pertama diorang buat, diorang menghancurkan CCTV. Itu sebab diorang tak nak dapat footage and everything lah. Diorang takut dengan media sebenarnya. Diorang takut dengan recording ni lah. So diorang hancurkan semua pasal CCTV dulu. Then komando datang kat kita orang. Dia datang, dia cakap I am the commando. Dia kata aku datang ni, aku bukan nak harm korang. Aku datang, aku just nak check korang bawa weapon ke, drugs ke atau apa-apa. And aku datang untuk bawa korang balik ke negara masing-masing. Tu je dia kata. Lepas tu dia pun check lah barang kita orang. Dia check barang, dia check badan, semua benda, check. Lepas habis tu kita orang pun duduk tempat balik, itu pun tidur sebab ngantuk. So malam tu dalam pukul 8.30-9 kita orang kena intercept. Lepas kita orang kena intercept tu, dia orang take over terus kapal. Dia orang bawa kapal tu pergi pelabuhan. So kita orang waktu tu kita orang kena intercept lah lebih kurang dalam 70 ke 80 batu nautika nak sampai ke Gaza. So kita orang kira jauh lagi lah. Lebih kurang jauh lagi lah. So kita orang sampai dekat Ashdod lebih kurang pukul 4 petang esoknya. So kita orang malam tu kena intercept pukul 9.30. Kita sampai ke Ashdod lebih kurang pukul 4 petang, 5 petang macam tu. Jauh juga. Jauh. Dalam berbelas-belas jam ke. So dalam kapal tu kita orang tidur je, tak buat apa kan. Nak pergi tandas pun kena minta izin. Tapi dalam kapal ni kita orang dah di training kan. Dia kata apa-apa yang Israel bagi korang jangan ambil. Sebab apa? Sebab diorang record. Nampak macam diorang entertain kita ni baik. Macam tu. So diorang datang lah hulu air, water sir. Terus tak. Dia caw, kita minum air kita orang. Kita orang ada makanan dan air yang kita orang dah prepare untuk kita orang lah. Tapi benda tu dia orang tak kacau tak. Masa tu. Tak kacau lah. So dia dah atas kapal ni saya boleh kata diorang punya tentera ni tak ada sentuh apa-apa. Diorang just monitor je kita orang, bawa pergi tandas, sentuh je, just monitor pergerakan je. Tak ada apa-apa violence ke, tak ada apa-apa lah. Memang harmoni je. Atas kapal kita pun tidur je sebab ngantuk sangat. Sampai dekat Ashdod. Dekat Ashdod kita sampai dekat pelabuhan tu, kita orang tak terus naik. Kita orang tunggu dalam pukul berapa dalam sejam lebih 2 jam dalam kapal dah stay, barulah kita orang masuk ke darat lah. Keluar ke darat. So bila keluar darat ni baru diorang start ada violence sikit, kasar-kasar sikit lah. So kita orang waktu kita orang nak keluar daripada kapal tu, nak pergi darat tu, diorang kepak tangan kita orang. Dia kepak, lepas tu dia tunduk kat kepala macam tu. Dia suruh kita orang jalan sambil tunduk masuk dalam diorang punya ni lah, dalam diorang punya tempat menunggu sebelum masuk immigration. Macam tu. So kalau perasan ada footage yang macam kita orang ramai, Ben Gavir datang. Kita semua kat situ lah berkumpul. Kat situ lah. Kat situ. Ben Gavir memang dia ada je. Dia ada nak tunjuk muka kan. So Ben Gavir datang. Momen dia datang tu, dia nak cakap macam ni. Dia cakap, you guys are terrorists. You guys killing the baby of Jewish. Dia cakap macam tu, semua orang mengamuk lah kat sini. So you are the terrorists. You are killing the baby of Gaza. You killing children. You killing women. Lawan-lawan cakap. Tapi dia seorang. Dia kalah lah. Kita pun beratus bawah tu. 300 agaknya kat situ.
dia cakap je kita orang free Palestine, free Palestine. Saya buat, saya diam, saya cakap korang buat lah, aku malas. So memang apa dia cakap memang tak ada dengan sepatah pun. Sebab dia tak boleh buat apa. Dia seorang nak gaduh dengan 300 orang, memang tak boleh buat apa lah. Lepas tu media dia pula record kita orang. Saya macam hang punya kerja nak record Ben Gvir, tapi hang pusing record kita orang dengan keadaan kita orang duduk je dan kita orang cakap free Palestine. So tak ada apa-apa effect, tak ada apa-apa input untuk korang pun sebenarnya. Sebab kita orang duduk, memang kita orang tak ada violence apa-apa, memang menunjukkan kita orang ni aman. Kita orang just duduk je. So dia dengan harapan korang buat sesuatu yang tapi semua kita duduk, semua tengok macam ni je. So kita orang tak buat apa-apa yang menyebabkan akan memberi efek manfaat kepada orang pun tak ada. So kita orang pun macam tu lah. Lepas dah habis Ben Gvir gerak tu, polis pun datang. Saya dengan polis dari belakang. Saya akan benda kan, punya kita orang kena ikat tangan kat belakang, kena ikat tangan kat belakang. Tapi dia tak guna gari, dia guna cable tie. Cable tie lah. So tangan kat belakang lah, tangan belakang. Sementara menunggu masuk ke immigration. Then tangan kena ikat kat belakang tu, dia kalau kat sini scene dia yang paling saya macam kurang minat, nampak diorang kurang hajar waktu dengan orang tua lah. Sebab diorang cuff semua orang. Maksudnya orang tua yang beruban yang muju pun diorang cuff juga. Lepas tu barang kita orang kat bawah, dekat lantai. Terus suruh kita diri sebab nak masuk dalam immigration. Lepas tu dia suruh kita ambil barang sendiri. Kita muda tak apalah, baru 20 lebih pun nak bongkok-bongkok, nak ambil dan sebagainya. Orang tua dia suruh bongkok, kita ambil pakcik. Lepas tu saya tak faham lah dia cakap apa, tapi ini saya terjemahkan lah perbuatan dia orang tu. Dia suruh pakcik tu ambil sendiri. Lepas tu saya kata pakcik tu try bongkok, tak dapat. Lepas tu dia macam marah kan. Lepas tu dia ambilkan lah pakcik tu. Dia ambil, yang kan nak bawa, oh tak, dia pass ke pakcik tu. So pakcik tu dengan keadaan tengah belakang macam tu, dia kena bawa juga barang dia sendiri. Mana bawa barang belakang macam tu lah? Bawa barang sini lah, tangan belakang. Kalau ada 2-3 beg akan bawa. Dia kena ikat macam tu. Orang tua, kita muda tak apalah, kita ada kekuatan. Orang tua 70 dah beruban, tulang pun tak kuat dah, terpaksa kena macam tu kan. Kesian lah. Dan ada satu scene lagi, pakcik tua tu dia di escort dengan seorang polis lah. Memang akan ada seorang yang akan escort. So polis tu terus pegangkan satu beg dia, sebab pakcik tu dah pegang beg lain. Lepas tu kawan datang depan, kawan lain Israel datang dari depan, dia rampas juga beg tu daripada kawan dia. Dia kata kau bawa, bagi dia bawa. Dia rampas, dia suruh pakcik tu bawa balik, bawa sendiri. Saya macam benda korang ni, macam benda tu sangatlah common sense sebenarnya, tapi sebab diorang dah tak ada humanity, dah tak ada kat diorang. So sampai tak macam tu dah diorang memang layan kita orang. I mean how kurang hajarnya diorang. Di saat kita orang berlayar dekat international water, tak ada buat salah apa-apa, diorang yang bawa kita orang masuk dalam rumahnya. Lepas tu layan kita orang macam tu, layan kita orang macam banduan. Kita orang bukan banduan pun sebenarnya. Lepas tu bila jadi macam tu, dan kalian kira high class ni pun memang duduk situ per hari? Okay, so dekat Ashdod tu kejap je, sebab nak lalu immigration. So kita orang semua kumpul kat situ untuk nak tunggu tin masuk immigration. So lepas tu masuk dalam immigration, dia check barang, dia check baju dan sebagainya. So waktu tu kita orang pakai sweater. Saya pakai sweater dengan panjang, lepas tu dengan baju dengan panjang. Then kena buka sweater, lepas tu dia check baju, check barang semua benda. Dekat check baju ni dia memang check baju-baju yang related to Palestine, memang dia buang terus. Ada tulis Palestin ke, ada warna-warna hijau, warna-warna Palestin dia buang terus. Dia buang semua benda yang related to Palestin. So sweater saya yang hitam, ada line orange pun kena buang, saya tak tahu kenapa. Lepas tu saya pakai baju dengan panjang, dia suruh saya tukar baju dengan pendek. Saya macam, saya tukar je lah, tukar je. Lepas tu masuklah proses jumpa semua orang, tanda tangan dan sebagainya. So tanda tangan ni kita orang kena tanda tangan untuk immediate deport. Sebab kita Malaysia, kita adalah enemy state, kita tak ada kedutaan dekat sana, so kita tak ada orang yang boleh nak bantu kita. Jadi kita kena buat immediate deport tu untuk kita sign lah. Malaysian memang lawyer kata korang kena sign, sebab tak nak jadi apa-apa kan. So kita orang pun sign semua benda. Then kita orang pun nak menunggulah masuk ke penjara. So lepas kita orang habis sign semua benda dan ambil gambar semua benda, kita orang kena ikat pula kat depan. So dia kena ikat kat depan pula, kena ikat kat depan. Lepas tu tunggu dah ramai sikit, dah kumpul ramai orang, baru dia proceed untuk masuk ke dalam penjara lah. Yang kena masuk penjara dah, tak masuk lagi. Tak masuk lagi ya? Kita orang tangan diikat, lepas tu pergi dekat satu tempat tu, keluar daripada bangunan tu, dia ikat mata, dia tutup mata, dia ikat. Lepas tu dia buang semua tali yang ada, tali kasut dipotong, tali ikat, tali pinggang ke, tali ikat seluar semua dia buang. Dan mata tu orang diikat, kita orang masuk ke dalam satu bas. Bas tu nama dia, diorang panggil Black Maria. Dia bas penjara lah saya cakap. Dia memang dalam bas tu ada sel dan sebagainya lah. So kita orang ni dia masuk ke dalam bas tu.
Dan sel saya ingat sel 3 orang. Saya buka mata sikit lah. So kita 3 orang. So dalam sel tu baru saya faham kenapa dia suruh saya tukar baju lengan panjang kepada lengan pendek. Sebab sel tu sejuk. Bas tu sejuk gila. Sejuk yang sangat-sangat. Sampai mana orang ketuk pintu cakap, pelankan aircon, aku dah sejuk sangat dah ni. Tapi diorang tak layan. Saja. Diorang nak torture kat basically. Nak torture kita orang. Jadi 30 minit pertama saya berada dalam bas dengan keadaan tangan kena ikat, mata kena tutup. Memang jujurnya memang tak selesa lah. Memang tak rasa selesa. Memang waktu tu 1001 perasaan ada. Marah pun ada, nak menjerit pun ada, nak menangis tak ada, rasa nak marah, rasa nak ngamuk. Sebab saya try ke kanan, saya try ke kiri, berdiri, duduk, saya sandar sini-sana, saya tak selesa. Waktu tu saya baru ingat, saya kata apa-apa zikir je. Saya pun zikir lah. Saya zikir. Tanpa sedar saya tertidur. Memang tidur? Saya boleh tidur. Okey, tak apa, kita ni dulu, kita hold kejap. Bagi lawan pada azan sekejap. So kita sambung ni. Itu tengah panas dengan climate hyperset lah. So waktu kita orang, waktu dalam penjara tu, dalam bas tu, memang sebenarnya 30 minit pertama tu memang saya tak selesa langsung. Memang saya tak tenang. Memang sejuk dia masuk sangat Sejuk. Memang kita orang, dalam saya tidur macam ni lah. Saya memang sejuk. Sebab kita orang dalam bas tu lebih kurang saya rasa dalam 5 jam lah, 4 ke 5 jam. Sebab 2 jam pertama tu untuk nak bas tu penuh je. Sebab kita akan gerak konvoi dengan bas banyak. Jadi nak penuhkan semua bas tu perlukan masa dalam 2-3 jam ke 2 jam masih rasa maksimum 2 jam. Dan perjalanan tu daripada situ, kita bukan penjara bukan kat situ sebenarnya. Penjara dia dekat Ziot. Dan penjara dekat Ziot dia lebih kurang dalam 2 jam ke 3 jam perjalanan. So kita orang, saya ingat last saya tengok jam waktu dalam immigration dalam pukul 3.30 macam tu. So saya anggap saya sampai dalam bas tu dalam pukul 4 lebih. Kita orang sampai dekat sana matahari dah naik dah. Saya rasa dah pukul 9. 8. Lama juga. Lama. So kita orang diikat tu dalam lebih kurang 5 jam lah. Berada dalam bas tu. So macam saya cakap tadi, lepas saya teringat share saya punya nasihat semua, dia kata banyakkan zikir je. Saya zikir, saya pun tertidur, tak sedar. Jadi saya tertidur. Surprisingly bangun tidur tu, saya tak sedar pun yang saya tidur. Itu pertama. Yang kedua, lepas saya dah bangun tu, saya dah tak ada rasa tak tenang tu. Perasaan tak tenang tu hilang. Jadi waktu tu saya macam, betul lah sebenarnya zikir ni dia boleh bagi ketenangan kat kita. Mungkin sebelum ni kita zikir tapi kita belum betul-betul menghayati zikir tu. That's why kita tak rasa apa-apa. Betul tu kata perjalanan pengalaman tu kan. Betul. Dia betul kata. Best sekali. Itu saya cakap tu, banyak benda yang Allah didik saya semua dia pasal agama dan pasal Islam lah sebenarnya. Yang pasal kebergantungan pada Allah. Dan waktu tu saya cakap memang rasa sakit tangan kita kena ikat dengan kabel tight tu still ada. Sebab dia physically. So memang rasa. Tapi bila mana Allah dah bagi ketenangan dekat kita, kita tak rasa benda tu adalah benda besar. Kita macam sakit, tapi kita tenang. Kita enjoy. Bukanlah enjoy, kita duduk, kita macam okay, tunggu je lah bila nak sampai. Sakit-sakit, tapi kita tak rasa kegusaran. Itu yang saya nampak. Bila mana Allah dah bagi ketenangan, even apa pun yang datang dekat kau akan rasa benda tu mudah. Even kau rasa sakit, macam tu. Memang sakit sebab diikat ketat ke memang sampai balik tu luka kat tangan saya. Sebab 5 jam macam tu, lama, sakit dah. Rasa tu still ada, tapi nak cakap Allah dah bagi ketenangan, rasa benda tu mudah. Dah tak ada kegusaran. Sebab tu saya nampak macam bila mana kau dah ada ketenangan ni, everything akan jadi sangat mudah. Everything is smooth kan? Smooth, sangat. Maknanya kita nak kata terimalah qada Allah tu kan. Jalan je lah. Jalan je kan? Sakit ada, tapi Allah bagi ketenangan. Itu dah, bagi saya itu adalah beyond everything. Sebab kau dah ada ketenangan, it's beyond everything sebenarnya. Priceless. Dia priceless moment lah saya rasa. Dan kita orang pun sampailah dekat penjara. Kita orang dikumpulkan. Waktu ni kita orang punya mata dah kena buka, tapi tangan stick kena ikat. Dia letak kita orang dekat dalam satu sel ramai. Waktu baru dah jumpa Malaysia-Malaysia yang lain. Baru jumpa baru jumpa sekali. Saya pun macam cakap kawan saya, sini aku turun buka kebetak kau buka aku punya. Malah lantak nak marah-marah sebab dah 5 jam macam tu kan. Saya bukakan dia punya, buka saya punya. Mana orang tak ni lah, orang tak kacau lah. Tak ada. Lepas tu kita orang buka je. Lepas tu dipanggil seorang-seorang, tukar baju banduan dan sebagainya. Lepas tu dia bawa masuk kita orang dalam sel. So sebelum kita orang masuk sel tu, dia bagi kita orang selimut, towel kecil. Lepas tu berus gigi kecil dengan ubat gigi, ada shampoo macam sabun lah kecil, paket dalam 3 ke 4 macam tu. So saya macam wow, macam proper je untuk bagi banduan. I mean, adakah semua banduan akan dapat macam ni nak masuk penjara? Saya terfikir benda tu. Lepas tu kita orang masuk dalam sel. Masuk dalam sel tu kita orang macam, uish, ni macam dekat
dom ni macam check-in dom sebab ada katil double decker. Lepas tu ada tandas. Lepas tu kita orang macam, oh wow, ni dia tak macam apa yang kita orang expect atau apa yang kita orang training. So waktu training memang kita orang dah diberi training, dia kata korang akan masuk dalam penjara. Yang penjara tu memang kadang-kadang kecil tapi dia muatkan ramai-ramai orang. Lepas tu tandas tak ada, memang kadang-kadang korang kencing je kat situ. So memang tempat hancing, korang nak tidur pun tak selesa. Jadi kita orang dah diberi training, dah ready mental untuk situasi yang worst macam tu. Jadi bila dapat katil terus macam Allah, seronok boleh tidur. Kita pun masa tu kita terus tidur, tak fikir lah, memang tidur. Sebab kita orang dah 2 hari memang tak tidur proper kan. So kita tidur je terus. Mungkin kerana coverage dunia waktu kita ikut sebenarnya bagi pressure Betul. Sebab dia orang kena jaga sikit, adjust kan. Dia sama ada yang pertama itu, yang kedua mungkin sebab diorang nak macam kita orang bagi tempat yang selesa untuk panduan. So apa korang cakap ni semua tak betul. Dia main naratif. Diorang akan main naratif, diorang akan main media, diorang akan pusing everything. So kita orang pun stay kat situ. Kita orang stay 2 hari 1 malam. Cuma di rakyat Malaysia yang 3 hari 2 malam. Kenapa 3 hari 2 malam? Diorang intercept, diorang sampai dekat port tu tengah hari. Pukul 12 tengah hari diorang sampai dah. Dan diorang dah masuk penjara awal. Kita orang sampai kat port pukul 4 petang, 5 petang. Oh, beza tu lah. Beza waktu sikit je. Tapi diorang sempat 3 hari 2 malam lah dekat dalam penjara. Macam saya 2 hari 1 malam je. Dia tak ada kacau sangat. Dia just suka ketuk-ketuk pintu macam tu je lah. Dia tak ada, yang saya nampak tak ada physical touch ke apa, tak ada. Cuma tak tahu lah kalau ada yang kena, wallahualam. Itu saya tak tahu. Then dia banyak kacau malam dah sebenarnya. Dia tak nak bagi kita tidur, dia nak kacau mental kita, nak bagi kita penat dan sebagainya. Malam dia kacau apa? Malam dia kacau, okay. Dia datang, dia ketuk pintu, dia buka lampu, dia ketuk, bangun, dia kejut kita orang. Lepas tu kita orang bangun, dia tak bangun again. Dia kata, wake up your friend. Dia jerit lah. Kita pun kejut kawan kita orang bangun. Dia kata, okay, kumpul dekat ujung. So kita orang pun kumpul dekat ujung. So kita orang satu sel ni, dia ada 4 double decker. So kalau ikutkan 8 orang muat lah. Tapi dia muatkan sampai 12 ke 14 orang. Biasa lah 2 orang kan. So kita orang kumpul belakang tu, dia kira. Panggil nama, okay, settle. Habis, dia hentap pintu balik, tutup. So kita tidur. Lepas tu kita tidur balik. Tu je, dia datang nak kacau. Kacau macam tu lah. Kacau je. Lepas tu kali kedua pula dia kejut. Bangun. Dia buka lampu, dia ketuk-ketuk pintu, kejut semua orang. Dia kata, okay, bring your things. Kita bawa lah barang-barang selimut dan sebagainya tu. Kita orang punya penjara ni, dia satu blok besar. Dia ada belah kiri dan belah kanan. So kita orang bertentangan lah dengan sel, antara sel ni. So kat sini semua berserta JSF. So kita orang dekat belah kiri ni, dia kejut semua orang belah kiri ni. Dia suruh bangun, dia suruh bawa barang-barang tu semua. And dia suruh kita orang pindah ke sel depan. So asal satu sel tu 10 ke 12, jadilah 20 lebih. So kita orang pun masuk dalam sel tu, kita orang pun tidur lah. Tidur lah. Mengantuk kan, tidur je lah. Lepas tu ketuk kali ketiga pula. Bangun. Tu bangun, panggil nama, dia pergi ambil gambar pula. So lepas tu lepas habis tu dia masuk kita orang sel lain pula. Macam tu lah kerja dia, tak ada kerja lain. Bosan agaknya. Lepas tu subuh, kita orang assume subuh lah sebab tak ada jam, tak ada apa-apa. Kita orang assume subuh lah. Subuh dia datang, dia ketuk-ketuk. Dia panggil nama. Lepas tu kita orang punya, dia suruh kita orang double check nama dan sebagainya. Dan masukkan kita orang dalam bas dan Black Maria tu juga. And kita orang dibawa ke airport. So waktu tu lah kita orang dikeluarkan. Betul lah. And then dari airport tu kan ke Turki dulu ya? Betul, tu ke Turki. Kumpul situ dulu. Macam tu. Maknanya tu penting maknanya bila peperangan naratif berlaku, civil society pressure, so banyak benda boleh berubah. Betul. Main tarik tali Betul. Benda tu memang betul. Tapi memang apa ni, ada juga di kalangan peserta GSF Nusantara ni yang agak dikasari teruk juga, macam kata Adele semua. Ada betul lah, sebab dia perempuan, dia kena tarik tudung dan sebagainya. Memang dia kena rentap tangan dia sebab dia kan kecil. Kecil kan. Rentap. Korang boleh dislocate sikit kan. Dislocate. Bukan dislocate, dia tisu koyak. Koyak tisu. Tisu koyak dekat bahu. Lepas tu kalau muka dia lebam tu, yang tu sebenarnya bukan kena tumbuk. Kapal dia kan kena water cannon. Lebih kurang 2 jam kena water cannon. So keadaan kapal dia kecil. Maksud bukanlah sebesar kapal saya. So kapal dia kena water cannon, dia semua bergerak macam tu lah. Gila-gila lah jadi gerak. Jadi keadaan kecil, kena water cannon pula dekat kapal. Terpelanting member. Lepas tu terhantuk dekat macam almari ke kabinet lah, something kat dalam kapal tu. Tu yang lebam mata dia. Itu lebam tu. Lepas tu rambut dia memang kena tarik, sebab dia tarik tudung, tarik dengan rambut sekali. So ada kawasan yang botak, dia kata bengkak. Kuat lah sentak. Dia tak kuat. So perempuan kena benda tu. Kena tarik tudung dan sebagainya. Kat Zizi bukan negak tarik tudung. Lepas dia tarik tu, dia gelak, dia puas hati macam dapat tarik benda tu. Nampaknya ni memang perempuan dengan budak-budak sebenar. Memang jahat ada orang. So begitulah diorang.
Tapi gitulah maknanya Haikal kemudian di Turki berapa hari Turki kita orang 2 malam je. 2 malam je kan. 2 malam tu balik Malaysia kan. Balik Malaysia kan. Tapi itulah dengan kita orang, kenapa kita orang kat Turki dulu sebab first memang sebab yang tolong kita adalah Presiden Turki Erdogan. Dia yang tolong bawa kami ni keluar sebab kita kan tak ada hubungan diplomasi ambassador kat sana, so dibantu oleh dia lah. PMX contact direct dengan dia orang. So Erdogan tolong keluarkan kita orang dan Erdogan sediakan flight untuk kita orang lah. So masa kita orang balik tu lebih kurang ada penuh satu kapal terbang. Ada orang Turki, ada orang Malaysia, Tunisia, Libya dengan Itali. So ada 5 negara ni. Kalau tak salah saya 5 negara je. Kita orang penuh satu kapal tu. Memang semua orang pakai baju banduan. Semua orang memang banduan lah ada kapal tu. Sampai pramugari tu jalan, dia tutup hidung sebab busuk. Kita tak mandi. Tapi tak buat macam mana kan. So kita orang kat Turki tu, kita orang masuk sampai Turki sebab memang flight tu katanya disponsor, wallahualam, disponsor oleh Erdogan yang sediakan. So kita orang dibawa ke Turki lah. Dan kat Turki tu pun kita orang duduk sana untuk kita orang nak rehat sikit. Sebab macam mostly daripada kita orang tak dapat barang kita orang balik. Memang tak dapat langsung. Masaj pinggang lah. So kita orang turun Turki tu memang ada pasport je. Dengan baju yang kita orang ada. Turun flight tu, kalau perasan kita orang pakai baju cantik kasut tu, tu kerajaan Turki yang bagi. Kerajaan tu kita kata Israel dia ada sediakan baju. So kita orang tak nak guna baju dia, kita nak lawan naratif tu. Turki punya kerajaan sediakan baju untuk JSF punya peserta. Jadi dia bagi kita orang winter coat, dia bagi kita orang kasut. Dia tu korang kena pakai ni untuk korang lawan naratif Israel. So kita orang pakai tu, kita turun tu, kita orang pakai baju proper. Sebab kerajaan Turki bagi sebenarnya. Okay, dapat lah oleh-oleh Turki. Dapat Turki. So kita orang turun pun, lepas tu dapat disambut oleh orang Turki dan sebagainya. Dia bagi bunga dan sebagainya. So sebab kita orang memang tak ada apa-apa. Kita orang selai sepinggang, memang ada pasport je dengan baju banduan. Tu je yang kita orang ada. Barang-barang lain semua tak ada. Cuma ada beberapa orang lepas tu diorang cakap, okay, baju korang, barang beg-beg korang dah sampai, boleh pergi check. Tapi check tak ada juga. Tapi adalah beberapa orang Malaysia yang dapat balik beg diorang, dalam 6-7 orang. Tapi yang lain semua tak dapat balik. Yang lain tu memang hilang semua. Tak dapat apa-apa. Masya Allah. So kita orang kat Istanbul tu, kat situ lah baru kita orang nak beli barang semua, nak balik Malaysia nak. Lepas tu dah stay sebab nak kena beli barang nak balik Malaysia. Sebab kau tak kena pakai baju banduan balik Malaysia. So kita orang pun pergi beli barang untuk sehari 2 je lah. Untuk nak tukar baju dan sebagainya, nak mandi. Basic je lah. Basic untuk nak balik Malaysia je. Sebab kalau tak memang tak ada baju. So balik Malaysia. Kita balik dari Malaysia dan ada di sini. Alhamdulillah. Tapi tu sahabat, ada benda ni kita boleh nampak tak ada perkara yang boleh beat pengalaman kan? Betul tak kan? Betul. Tak ada perkara yang boleh beat pengalaman lah. Dengan umur yang baru 25 kan? 25. Tengok, kita dah tua ni pun tak ada, belum lagi kot berpeluang lagi kan. Ada rezeki insyaAllah. Mana kalau sampai seru tu sampai tu insyaAllah. Jadi kiranya sahabat-sahabat, yang kita kena ambil di sini adalah soal perjuangan ni, dia bukan satu benda yang immediately kena outcome yang kita nak tu, kena macam ni. Betul. Perjuangan perlukan pengorbanan, perjuangan perlukan kesabaran yang amat tinggi. Betul. Yang paling penting lah, kalau kata bawa perjuangan dalam bentuk yang ada nilai agama di situ, memang tauhid lah, kebagutan lah. So benda tu kot yang mungkin Haikal paling dapat belajar kot dalam. Memang kalau tanya saya apa pengajaran yang kau dapat waktu sepanjang mission ni, saya cakap first, saya cakap terima kasih jadikan saya Islam. Terima kasih Allah jadikan saya Islam. Sebab everything memang kita boleh cakap sepanjang pelayaran 30 hari tu, tipu lah kalau tak tepu, tipu lah kalau tak bosan, tak hilang semangat, memang ada lah. Tapi yang menguatkan Islam. Memang saya ada follow Instagram Tadabbur Center. Memang dia kerap waktu diorang atas kapal tu, diorang memang setiap hari diorang ada buat satu posting ayat Quran yang relatekan dengan JSF punya perjuangan. Bagus. So saya baca setiap hari tu, setiap hari menangis sebenarnya. Setiap hari macam dengar tu kan, baca tu macam Allah, datang semangat tu datang balik dengan ayat Quran sebenarnya. Saya luntur balik, disiram dengan ayat Quran balik. Waktu tu gua rasa ayat Quran tu powerful. Macam tengah layu pokok bunga kan. Segar balik memang rasa tu, ya Allah, powerfulnya Al-Quran ni sebenarnya. Cuma kita je yang belum betul-betul faham. Sebab kita belum ada kat situasi tu. Ada situasi value tu lagi tinggi. Betul, sangat tinggi. Saya memang ada satu ayat sampai sekarang saya ingat.
Saya rasa surah Al-Baqarah ayat dia yang am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. So saya tak nak baca terjemahan dia, saya simpulkan jelah. Dekat situ Allah cakap, adakah engkau sangka engkau akan masuk syurga sedangkan engkau belum diuji seperti mana ujian orang-orang terdahulu sebelum kau. Mereka diberi kesakitan, kemiskinan, kealpaan dan sebagainya. Sehingga rasul-rasul dan orang beriman tanya, bilakah kemenangan itu akan tiba? Dan Allah kata, sesungguhnya kemenangan itu sangat dekat. Jadi apa yang Tadabbur Center hurai ayat tu, dia kata sebenarnya semua benda yang kita buat kebaikan, apa-apa kebaikan yang kita buat, dia ada dugaan dia. Kenapa dugaan dia ada? Sebab nak masuk syurga tu bukan percuma. Macam Allah cakap tadi, adakah kau sangka kau akan masuk syurga sedangkan kau belum diuji? Jadi semua benda yang kita buat confirm ada ujian, confirm ada cabaran. Tapi cabaran itulah yang akan membuatkan kita kuat dan akan membuatkan kita dapat masuk syurga. Sebab syurga bukan percuma. Dan percayalah, apa yang kita buat, walaupun apa dugaan yang datang, kejayaan itu ada dan Allah dah susun untuk kita. Cuma kita percaya tak percaya je. Masya Allah. So itu antara ayat yang paling saya macam, oh betul lah, aku diuji atas kapal nak makan buah susah. Aku diuji dengan banyak benda dekat atas kapal. Tapi kalau kita percaya dengan Allah, memang Allah mudahkan. Dan percaya je kemenangan itu akan datang. Allah dah susun. Allah sebenarnya bukan nak tengok outcome pun apa yang kita buat. Allah nak tengok usaha kita. Betul. Kita tak ada hak pun dan kita tak ada kuasa pun untuk tentukan outcome apa yang kita nak jadi. Kita hanya boleh usaha je. Sebab tu Allah tengok usaha kita je. Macam Nabi Nuh AS, berapa lama dia berdakwah dan sebagainya. Berapa orang je masuk Islam. Kalau nak ikut outcome dia, layak ke dia jadi Nabi Ulul Azmi? Tak layak. 9 je. Tak, maksudnya saya bukan nak cakap macam tu, maksudnya nak bagi contoh lah. Jadi Allah tengok usaha. Sepanjang 900 dia berusaha. Sabar dia kan? Sabar dia dan sebagainya. That's why lah Allah bagi dia Ulul Azmi. Sebab usaha dia. Jadi Allah nak tengok usaha kita sebenarnya. Dugaan apa pun datang, sabar, tabah, usaha, yakin Allah. Settle. InsyaAllah. Itu memang benda yang saya paling belajar lah. Sebab waktu memang kita orang ada fasa yang memang kita orang tengah down. Lepas tu Mufti Wilayah kata dia nak call kita orang. Dia call tu dia memang bagi kata-kata semangat. Dia ceritakan zaman sahabat punya perang, apa kelebihan orang berjihad dan sebagainya, macam mana dia cerita, dia bagi kata-kata semangat kat kita orang. And waktu tu mostly kita orang menangis tau. Sebab kita orang dah lama sangat atas kapal, kita orang tepu, kita orang penat, kita orang hilang apa ni, kekuatan rohani tu hilang. Bila Mufti call, dia bagi semangat dan sebagainya, memang semangat tu datang balik, memang ada sampai menangis. Cik Allah, terima kasih Allah datangkan kata-kata semangat ni waktu yang tepat. Jadi bila nak cakapnya, kekuatan rohani tu datang daripada Islam, bukan daripada yang lain. Itulah yang saya belajar. Solitudeness. Okay. Bila boleh panggil, kita boleh anggap perjalanan sumut ni dia adalah satu benda, perjalanan yang penuh dengan solitude. Dia persendirian kan? Walaupun bersama. Betul. Tapi kita rasa bersendiri. Betul. Kan? Itu cuma setakat kita tengok lah yang geng sumut bercerita ni. Masing-masing ada dia punya diri sendiri kan. Betul. Dia punya sisi solitude ni dia pegang macam mana. Jatuh tu, kemudian bangun kembali. Kita yang dengar pun dapat membayangkan dah kan. Macam saya suka kalau kata soal safety ni, kita tidak akan dapat tahu kecuali pertama buat simulasi. Betul. Atau berhadapan. Betul. Kalau sembang kencang semua orang boleh. Betul. Kan, sembang kencang. Tapi macam Haikal, Allah izinkan berpeluang untuk berhadapan dengan satu jaulah yang bukan biasa, sahabat-sahabat ya. Yang bukan, tak layak bagi kita yang di bibir mulut ni untuk memberi komentar yang bukan-bukan. Kan, tanpa bersemuka dengan geng-geng sumut ni. Jadi tuan menyerulah dengan pelbagai naratif di luar ni. Lagi naratif yang kadang kita rasa daripada mulut kalangan asatizah sendiri yang tidak enak. Kan, jadi kita cuba murnikan lah. Kembali pada perjuangan asal, Palestin ni satu perjuangan yang amat besar. Betul. Memang ikutkan memang Ijtima' Ulama' Fatwa Sedunia pun dah kata fardu ain dah sebenarnya. Kan, jadi kenapa kita masih meletak bagai alasan dan bergaduh benda-benda yang kecil. Betul. Yang betul kan? Betul. Jadi bukan Haikal saja kata, mungkin Haikal pun selalu berpodcast, mungkin dia mengulang cerita yang sama, tapi benda tu tak ada jemu lah kan. Kita yang dengar ni pun tidak rasa jemu, sebab memang nilai pengalaman ni satu benda yang bukan enteng lah. Dan kami pun bersyukur mendengar direct ni lah pada Haikal. Walaupun Nick, Ustaz Nick kita dah dengar sebelum ni ke apa kan, sambang Haikal ke apa. Tapi insyaAllah kami semua mengambil inspirasi lah sebenarnya Haikal. Dah harap pendengar podcast kami di luar sana pun dapat inspirasi lah perkara ni insyaAllah. Dan mungkin jugalah Haikal, kata-kata akhir, pesanan. Dalam sudut perjuangan ni, apa yang akan nak sampaikan? So basically,
teruskan apa yang kita mampu buat untuk Palestin, sebab setiap orang ada kekuatan dia, setiap orang ada platform dia masing-masing. Yang mana yang kita mampu buat, kita buat. Kita jangan rasa apa yang kita buat tu tak ada apa-apa, sebab macam saya cakap tadi, Allah tengok usaha kita. Jadi apa yang termampu kita buat. Macam contoh kalau adik-adik yang dekat masih belajar, tak apa, belajar. Sebab antara benda yang kita orang dengar, dia kata kita dekat Malaysia ni ataupun kenapa dekat dunia ni kita tak mampu lagi kalahkan Israel, ada dua benda. Satu, ekonomi dan teknologi. Kita tak ada dua benda tu, menyebabkan kita tak boleh lawan diorang. Jadi ilmu dan teknologi ni ataupun teknologi dan ekonomi ni bermula dengan ilmu. Jadi rajin-rajinlah belajar. Kita ilmu ni pun sebenarnya dah boleh bantu untuk kita nak bina satu generasi yang kuat lah sebenarnya. Dan bukanlah adik-adik cakap adik-adik masih belajar tak boleh buat apa. No, belajar elok-elok, belajar apa-apa yang boleh memberi kebaikan kepada orang, so do it. Buat je macam tu. Dan yang paling penting, daripada kecil kita dah kena ada satu tanam kat diri yang kita nak do something untuk Palestin. And also kita kena latih dari sekarang untuk kita bina kesatuan. Sebab kejayaan itu akan bermula dengan kesatuan. Dan kesatuan tu kita boleh mula dari sekarang. Dari kita kecil ni. Sebab generasi kita lah, generasi next ni lah yang kita kena bina elok, supaya kita dapat lahirkan seorang lagi Salahuddin Al-Ayyubi untuk kita bebaskan Palestin. Dan kesatuan dan kasih sayang ni antara perkara yang makin hilang kan. Betul. Lah. Betul. Kita kena naikkan balik. Betul. So Islam berdiri teguh dengan benda tu ya sahabat-sahabat. Betul. Dan mungkin juga kita nak kata jangan sampai nak tunggu Imam Mahdi turun baru kita tergih-gih. Betul. Kan? Betul. So kerja kita sekarang. Betul. Kan? So nunggu Imam Mahdi pun belum tentu lagi. Betul. Kalau pergi sekarang tak buat apa-apa, nunggu Imam Mahdi belum tentu. Rasa seru pun mungkin kita lari. Kan? So didik diri sekarang, didik anak turunan kita. InsyaAllah kita ambil contoh-contoh yang ada. Macam Haikal sendiri muda, masih belum lagi berpunya ya. Tapi insyaAllah kita doakan yang terbaik. Mana satu hari nanti berjuang bersama isteri tercinta. InsyaAllah. Okey. Mak ayah pun dah bersama dengan perjuangan ni. Bukan senang sahabat untuk menggerakkan hati hamba-hambanya ni. Tuhan saja. Hidayah huda ni Tuhan saja. InsyaAllah. Okey, terinspirasi dengan apa yang ada Haikal. Terima kasih banyak-banyak hadir. Semoga dapat manfaat insyaAllah. InsyaAllah memang kita sangat-sangat hargai lah. Ini pun pesanan untuk kita kembali istiqamah. Saya pun lately agak kurang sikit. Sosmed peribadi ni memang tak apa aktif. Tapi sejak semua ni kita rasa semangat lah kan. Ni pun dah kurang-kurang sikit. Rasa macam tadi dah menyiram balik. Menyiram pokok bunga tu untuk tumbuh dan mekar kembali. InsyaAllah kita sama-sama berjuang. Media kita pun insyaAllah akan cuba sama mewarnakan balik sosmed Tahfiz dengan isu Palestin. InsyaAllah. Dan ala kulli hal, itu saja setakat ini sahabat-sahabat. Dan sebelum kita tutup ni seperti biasalah, dia mesti ada kata-kata tentang promosi Tahfiz lah. Okey sahabat-sahabat luar sana, pendaftaran untuk tingkatan 1 pelajar banin lelaki masih lagi dibuka. Yang lain semua dah penuh ya. Dan kalau nak tahu lagi info-info berkaitan, ada temuduga 2.0 ke 3.0 pun boleh rujuk lah ya pada sosmed kita insyaAllah. Dan kita pun Sawanah Hufaz insyaAllah produk Tahfiz antara yang ulung boleh tengok bukan tipikal koko. InsyaAllah bahan-bahannya baik-baik saja. Cuma tidaklah menjadi satu jaminan kalau makan ni terus cerdik menghafaz Al-Quran tapi insyaAllah akan membantu. Kita bukan setara itu nak menjual produk ya. Jadi insyaAllah, dan insyaAllah lepas ni akan ada satu produk lagi akan dikeluarkan oleh Tahfiz untuk soal sustainable. Kita nak pergi ke arah sustenance Tahfiz dan begitu juga tidak dilupakan kalian boleh support CSM ya. CSM Haikal sebagai wakil duta support apa kita nampak dah, maknanya beberapa entiti NGO aktivis ni yang memang betul-betul walk the talk, buat kerja. Jadi jangan lupa support, buka website, infak semua ya. Bukan hanya pada Tahfiz, pada CSM sendiri, supaya pergerakan ni, perjalanan ni, supaya pengorbanan yang macam mana Haikal lakukan dan sahabat-sahabat dapat diteruskan dengan lebih lancar. Sebab kita kena terima realiti. Sistem masih bergerak, duit masih kena ada untuk bergerak. So apa-apanya perlukan perjalanan dan fasiliti dan sebagainya. InsyaAllah kita bantu sama-sama. Semoga satu hari nanti insyaAllah Palestin akan merdeka. Ya, amin ya Rabb. InsyaAllah sekarang itu saja. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Rasa seronok hari ni. Lain sikit vibe dia. Okey, sekian jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.